wabarakatuh. Ustaz dah rakam ke belum? Ya, terima kasih Puan tolong ingatkan. Ya, saya baru je tekan ni. Okey, Okey, alhamdulillah. terima kasih. Ni Puan Nuriah, saya tak jumpa nak Ya, hari ya. ni. Baru nampak ni. Ya. Okey, terima kasih Boleh, Puan. boleh. Ustaz boleh bagi co-host pada saya sebab saya boleh tolong bantu. Tu saya cari tak jumpa ni, tak nampak Puan ni. Nama Noriah je, Noriah. N. Okey, tak apa Kita Klik kat cari situ ada tiga. insya-Allah. Sambil-sambil kita mula tu saya cari insya-Allah. Dah. Tak Tak apa nampak sekarang ni lagi saya tak? boleh lagi kalau nak kontrol untuk mute ni boleh lagi insya-Allah. Banyak Okey, Puan Nuriah ni tombol. banyak bantu ni lah. Tadi pun sebenarnya saya pun tak tahu kita panggil apa ni, Zoom ni dia limitkan 100 orang saja. Tapi Alhamdulillah Puan Nuriah bagi tahu tadi sempat kita upgrade dia. Jadi boleh muatkan 300 lah insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih sekali lagi Puan Nuriah. InsyaAllah kita nak mula. Okay, saya baru tekan je recording tadi Okay, Alhamdulillah dah tekan. Tekan ke komputer ya. Recording to komputer. Okay. Okey. Ya. Okay, terima kasih. Baik, pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Tuan empunya dunia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kita kata kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan pada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan Alhamdulillah juga dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ni dalam sama-sama kita nak menambah ilmu Al-Quran, nak meningkatkan iman kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan. Itu yang paling penting sekali insya-Allah. Baik, sebagai mukadimah ni, sambil-sambil mungkin nak menunggu beberapa orang peserta, saya nak ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan jaza wa barakallahu fikum kepada semualah yang sudi bersama dalam rangka sama-sama nak menghayati surah Al-Fatihah yang selalu kita baca ni insya-Allah. Dan sedikitlah sebagai mukadimah ni macam mana tercetusnya nak jadi kelas ni. Sebenarnya saya banyak buat perkongsian dekat TikTok. Kebanyakan peserta ni daripada follower saya di TikTok lah. Memang kita dah banyak siri dah, 6 kali siri kita kuliah dari sudut penerangan Al-Fatihah ni. Jadi bila dalam beberapa hari kita habiskan Al-Fatihah ni dapat satu feedback yang baik lah. Ramai yang tanya tentang ada rakaman ke tak. Jadi terdetik lah ada bincang dengan admin ni. Dia suruh saya buat nota lah, senang sebab ramai yang tanya. Ramai yang banyak perkara kali pertama dengar. Sebab kita selalu baca dah. Bila kita terang bismillah saja pun ramai yang macam baru kali pertama dengar di komen-komen tu. Jadi fikir antara yang menariknya kita buat kelas. Memang nota ni lah antara cabaran sikit lah. Dan kita buat bila di Zoom ni dia tak sama macam TikTok lah. Kalau TikTok tu saya banyak santuni, kita boleh sembang-sembang juga. Tapi yang ni kita nak fokus dalam 1 jam, mungkin 1 jam lebih ni, kita nak fokus ilmiah saja. Kita tak sempat lah nak tahsin, kita fokus pada tafsiran dan juga tadabbur tu. InsyaAllah boleh bersama dengan saya. Okey, dan saya nak ucapkan tadilah, kita ucapkan jazakumullah, terima kasih. Dari sudut pelbagai negeri ada. Dan seingat saya daripada Singapura pun ada juga, Masya Allah. Saya dekat juga dengan Singapura ni, sebab saban tahun bila balik daripada Mesir tu, kita bertugas imam tarawih dekat Singapura. Masya Allah, ada nampak daripada Singapura yang daftar. Saya pernah jadi imam tarawih dekat Masjid Ar-Rawdah. Masjid Ar-Rawdah. Okey, juga daripada Indonesia pun ada. Kebanyakannya daripada Kedah, kan, Melaka ada semua, Masya Allah. Saya tak sempat nak santuni semua, tapi saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Baik, insya-Allah. Seperti mana sudah penonton sekalian, peserta sekalian dah ada dapat nota. Beberapa kali admin masukkan dalam grup kan. Cuma saya perasan bila 2 hari ataupun hari last ni ramai yang daftar. Memang tak sempat nak print lah nota. Kalau yang sehari sebelum kelas ni memang tak sempat print nota lah. Tapi tak apa, mudah-mudahan dia ada dekat phone dia, nanti dia boleh print sebagai rujukan dan sebagainya insya-Allah. Kerana apa yang saya nak syarah hari ni insya-Allah berdasarkan nota ni juga. Kalau dia baca sendiri nota ni mungkin dia akan pening sikit, tak dapat menghayati dengan baik sebab nota kan, nama pun nota. Jadi dia perlukan pada syarahan nota. Jadi lepas dah habis syarah ni, kalau rujuk nota semula, dia akan ingat perbincangan tu. Saya paling kurang hari ni nak bagi ingat perbincangan setiap ayat dalam surah Al-Fatihah tu, ada 7 ayat. Okey, saya nak kena laju sikit hari ni, kita nak jimat masa dan juga nak habiskan surah Al-Fatihah.
Baik, kalau kita lihat nota tu, saya mulakan dengan mukaddimah. Jadi saya tak nak panjangkanlah mukaddimah ni sebab saya dah tulis. Mungkin peserta boleh baca lah insya-Allah. Saya bermula dengan nama-nama surah Al-Fatihah, dia banyak nama. Kalau kita syarah satu persatu, dia jadi panjang lah sebab apa nama tu. Jadi tak apa, kita yang tu boleh baca sendirilah. Yang kedua pun sama. Saya latangkan kelebihan surah Al-Fatihah dan keistimewaannya. Banyak hadis-hadis dalam bab ni. Tapi saya bawa satu, cuma panjang juga hadis yang satu ni. Saya nak kalau boleh sedang penonton, peserta boleh baca selepas ni. Selepas daripada kelas ni. Kerana adanya munajat kita dengan Allah secara tak langsung. Sebenarnya kita baca Al-Fatihah ni, itulah yang kita nak faham. Kita sedang bermunajat kepada Allah. Bila kita baca satu ayat, Allah balas. Baca ayat yang kedua, Allah balas. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ni. Jadi saya saja buat font besar sikit tu. Sampailah pada muka surat apa hadis ni. Sampai muka surat yang kelima. Yang tu nanti baca semula lah insya-Allah hadis tu sampai muka surat yang kelima. Kita nak habiskan ada 30 notah ni, 30 muka surat. Okey. Dan yang ketiga saya datangkan surah Al-Fatihah ni adalah surah Makkiyah. Dia turun semasa Nabi berada di Mekah lah. Sebelum Nabi berhijrah. Okey. Yang keempat, perbincangan tajuk-tajuk utama dalam surah Al-Fatihah. Yang ni pun boleh tengok lah. Makna kata apa yang kita bincang hari ni berdasarkan poin yang keempat ni lah. Perbincangan tajuk-tajuk utama dalam surah Al-Fatihah. Bermula dengan sifat-sifat Allah Ta'ala sampailah ke akhir ni insya-Allah. Baik, ni fokus kita pada hari ni, muka surat yang ketujuh. Okey ke saya tak share dekat skrin okey ya? Sebab masing-masing dah ada nota kan? Nak lihat muka saya ke ataupun nak nota? Nak saya share nota. Ustaz, minta admin repost balik yang nota tu di grup tu. Oh, Yang okey. masuk kemudian tak boleh nak view. Gitu ah. Yes. Tapi admin dah hantar secara personal tu, nota tu yang daftar lewat tu. Dah hantar secara personal lah. Kalau gitu tak apa. Okey. Baik, ni kita nak menghayati 7 ayat surah Al-Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita sekadar baca terjemahan, ini basic lah. Paling kurang kita kena ingat dalam kepala terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Bahasa Melayu ni dia banyaklah, lunaklah terjemahan bahasa Melayu ni. Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengasihani, semua boleh lah. Cuma kita nak lebih mendalam. Nak masuk makna ayat ni dengan lebih mendalam. Cara dia macam mana? Tak dapat tidak, melainkan masuk dalam perbincangan tafsir para ahli ilmu. Yang ni baru terjemahan. Nak lebih mendalam, kena tafsir. Bila dah masuk tafsir, barulah betul-betul faham ayat tu, kita akan boleh tadabbur. Okay, sebelum kita mula ni, saya ulang kaji sedikit saja. Saya yakin sebahagian besar dah tahu makna ni. Perbezaan tafsir dengan tadabbur. Okay, terjemah letak tepi dulu. Terjemah tu kita kata satu part daripada tafsir lah. Dia ringkas sangat terjemahan ni. Saya nak ulang kaji sikit apa maksud tafsir, apa maksud tadabbur. Yang kita nak sama-sama hari ni 7 ayat surah Al-Fatihah ni. Okey, kena clear yang ni dulu. Yang ni tak ada dalam nota. Saya tak sempat masukkan dalam nota. Tafsir, takrifan yang paling mudah sekali tafsir ni ialah kita nak faham makna kalam Allah. Kita nak faham apa yang Allah nak, apa yang Allah minta. Kita nak faham apa yang Allah sedang cerita. Kalau berkaitan dengan hukum hakam, kita nak tahu apa yang Allah nak. Kalau Allah sedang ceritakan kisah-kisah, kita nak faham Allah nak ceritakan kisah apa tu. Itu maksud tafsir. Okay, dapat lah. Adapun tadabbur ni maksudnya bila dah faham tu, kita menghayati, kita mengamalkannya, kita berfikir tentang maknanya, itu tadabbur. Dan tadabbur ni tak akan dapat melainkan faham dulu. Jelas tak? Sebab ada orang dia kata begini, Ustaz, saya tadabbur lah Ustaz, saya jadi makmum tadi tu, saya menangis belakang imam tu. Saya tadabbur Ustaz. Okay, Ustaz tanya, awak faham tak makna ayat tu yang menyebabkan awak menangis tu? Saya tak faham Ustaz, tapi saya tadabbur Ustaz. Ahli ilmu kata yang tu belum tadabbur lagi. Mungkin dia yang menyebabkan dia nangis tu mungkin kelunakan suara imam tu. Kerana tadabbur mesti selepas mana faham. Nak faham tak dapat tidak, kena tenggelam pada tafsir para ahli ilmu lah. Jadi nota yang saya buat ni berdasarkan saya baca pelbagai 2-3 jenis tafsir, saya cuba susun mudahkan.
Ayat ni pun sebenarnya kebanyakannya bukan ayat saya. Memang berdasarkan beberapa tafsir saya susun, mudahkan untuk sedang penonton sekalian, insya-Allah. Okey, jadi biar clear dulu. Tafsir nak faham maksud kalam Allah, tadabbur selepas mana faham. Kemuncak pada tadabbur ni kita beramal. Kita dapat menghayati kita baca tu. Tuan-tuan tengok orang yang sekadar dapat terjemahan saja, dia sebenarnya sedang tadabbur juga, tapi dengan kadar yang sikit tu lah. Tetapi bila mana kita dah masuk tafsir, kita faham makna, kita akan dapat tadabbur dengan lebih dalam lagi. Sebab tu tuan-tuan, saya baru faham. Bukan baru faham lah, bila kita belajar, kita faham. Dalam kitab asas mazhab Syafi'i pun dia sebut begini. Allah bagi pahala kepada kita ni, setiap kali kita solat ni, berdasarkan kadar keikhlasan kita. Allah bagi pahala. Menunjukkan ikhlas ni dia ada tingkatan dia. Ikhlas ni dia ada tingkatan. Makin orang solat tu dia ikhlas tinggi, dia bagi tumpuan, dia faham apa yang dia baca, makin tinggi pahala dia berbanding orang yang sekadar baca laju begitu. Mungkin solat dia sah. Kawan kita solat pun mungkin sah, tapi pahala kita lebih tinggi lagi. Sah dan pahala lebih tinggi. Allah bagi pahala berdasarkan kadar keikhlasan kita. Jadi sebab itulah tujuan bila mana kita belajar tafsir surah Al-Fatihah dan tadabbur, bila kita baca nanti mesti kita nak pasti dapat satu perbezaan. Itu tujuan saya, insya-Allah. Kita bermula dengan ayat yang pertama surah Al-Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang saya terang ni insya-Allah semuanya ada dalam nota ni. Okey, kita perhatikan dulu. Bismillah. Kita bincang dulu, nak faham dulu. Ba pun ada perbincangan ahli tafsir. Tuan-tuan bayangkan. Ba tu yang kita terjemah dengan tu, dengan nama tu. Ba ni ahli tafsir kata apa? Ba ni maknanya babul isti'anah. Ba dengan erti kata kita memohon pertolongan. Jadi dapat tak? Kita dah faham dah tafsiran tu. Ba memohon pertolongan. Dari sudut tadabburnya menunjukkan bila kita baca bismillah ni ada erti kita minta dekat Allah. Persoalannya, sebab tu saya suka ingatkan, ramai yang baca bismillah, dia tak rasa yang dia sedang doa dekat Allah. Betul tak? Dia tak rasa yang dia sedang minta dekat Allah ni. Dia baca sebab apa? Oh, sebab bismillah ayat pertama lah. Sebab dengan nama Allah lah saya baca. Tak. Lepas ni bila kita baca bismillah ni, dengan pertolongan Allah, namanya yang maha pemurah, maha penyayang. Okay, lepas tu nanti kita akan bincang lagi. Ayat tu tergantung ni. Nak lengkapkan ayat ni macam mana? Ada perbincangan nanti. Bismillah ni pun panjang perbahasan dia. Saya nak kena laju sikit. Kalau peserta ada yang tak faham, boleh buka mic. Boleh tanya sekali. Boleh ataupun komen. Saya sempat baca komen tu, nanti kita ulang sikit. Setakat ni faham lagi ya? Boleh mesej sikit, faham ke tak ni? Kalau dekat TikTok saya suka tanya, faham ke tak ni? Bila faham, Alhamdulillah. Okey. Jadi babul isti'anah, ba memohon pertolongan. Dalam erti kata, sebenarnya sidang penonton sekalian, bila kita baca bismillah ni, kita merendahkan diri kita seorang hamba ni. Kita sedang bergantung kepada Allah Ta'ala. Sebab tu setiap perbincangan, setiap pekerjaan kita dimulakan dengan bismillah tu, sebab kita minta pertolongan dengan Allah Ta'ala lah. Cuma selama ni kita tak rasa yang kita doa tu. Kita baca bismillah, sebab sunnah lah Ustaz. Ramai jawab begitu je. Kenapa baca bismillah? Sebab sunnah lah Ustaz. Itu pun Alhamdulillah dah. Tapi lepas ni kalau boleh, dia sunnah dan aku sedang merendahkan diri aku bergantung pada Allah Ta'ala. Aku minta pertolongan dia setiap kali aku nak buat pekerjaan. Nampak tak? Itu dah masuk tafsiran dan tadabbur sekali dah, insya-Allah. Okey. Kalimah ismun pula. Kalimah ismun. Bismillah. Tak ada orang baca begini. Bi ismun tak ada. Dia terus masuk sin. Bismillah. Dengan nama Allah. Okay, kalau tengok nota ni saya ada sebut jugalah. Ismun tu adalah kata tunggal yang disandarkan. Maka ia meliputi seluruh nama Allah. Nampak tak tuan-tuan? Allah. Ni dapat daripada ahli tafsir lah ni. Kalimah ismun tu menunjukkan kita sedang bergantung. Bila kita sebut ismun tu, dia sandar pada kalimah Allah ni. Bismillah tu menunjukkan kita sedang tawasul dengan seluruh nama Allah. Faham tak yang ni? Seolah-olahnya kita tak sempat nak baca Asmaul Husna 99 nama Allah tu, tak sempat. Tapi bila ada kalimah ismun tu, kita sedang bertawasul dengan seluruh nama Allah. Sebab tu ahli tafsir kata ia meliputi seluruh nama-nama Allah, Asmaul Husna. Seolah-olahnya tuan-tuan sedang tawasul dengan nama Allah Ar-Razzaq, dengan nama Allah Al-Karim, dengan nama Allah. Semua itulah seolah-olahnya termasuk dalam kalimah ismun dah.
Jadi selama ni mungkin kita tak perasan. Kita baca bismillah, kita sedang menyatakan kebesaran nama-nama Allah, tawassul dengan nama-nama Allah. Untuk apa? Lepas tu kita tekankan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ar-Rahman, Ar-Rahim kita tinggal dulu. Sebab apa? Sebab kita akan bincang pada ayat ke berapa? Kena tanya sikit. Saya suka tanya. Kita bincang ayat ketiga nanti ya, insya-Allah. Kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahim tu kita bincang pada ayat yang ketiga. Sebab Allah ulang 2 kali dalam surah Al-Fatihah ni. Nama dia yang agung, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak buat kesimpulan ni, saya tulis dekat ni. Okey, kalimah Allah dulu. Kena bincang sikit kalimah Allah yang kita sebut Allah, Allah selalu ni. Apa makna dia? Allah Akbar. Yang kita kena tanyalah. Apa makna Allah? Kita jawab Allah, Allah lah Ustaz. Allah Tuhan kami lah. Betul lah jawapan tu. Okey. Ayat ketiga betul saya sebut ayat ketiga tadi ya. Jadi Allah ni, kalimah Allah ni dia ada makna dia. Sebab ahli ilmu kata setiap nama Allah ni dia ada makna. Al-Karim, Maha Mulia. Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Setiap nama Allah dia ada makna. Kalimah Allah pun dia ada makna. Makna dia apa? Ada 2 poin. Yang ni kita kena ingat lah. Allah ni adalah, ini saya tulis kat nota, nanti boleh rujuk semula. Allah ini adalah satu zat yang hanya dia layak disembah. Allah tu kalau orang tanya, Allah ni apa? Allah ni adalah zat yang hanya dia layak disembah dan dia memiliki makna-makna ketuhanan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tadi tu, kalimah Allah ni bila kita sebut ni, dia mewakili semua nama dia yang lain. 99 Asmaul Husna tu. Itu makna Allah. Ada yang kali pertama ke dengar? InsyaAllah kita akan, sebab saya dah rekod ni, jadi insyaAllah ada rakaman, cuma kami duk fikir lagi macam mana nak sampaikan rakaman. Dia payah sikit sebab saiz dia besar. Nanti tuan-tuan akhir kelas nanti tolong bagi cadangan lah. Ada kata dekat Telegram, ada kata dekat YouTube, nanti kita bincang. Sebab mungkin perbincangan ni kalau tak dapat nak tangkap sekarang ni, dengar rakaman semula insyaAllah. Okay, jadi dapatlah. Allah ni makna dia, dialah zat yang hanya dia layak disembah dan dia memiliki makna-makna ketuhanan. Sebab tu besar. Sebab tu saya tak setuju kalau orang kata siapa yang zikir Allah, Allah, Allah ni dia tak ada makna. Tak betul. Zikir Allah pun ada makna. Ya kita tahu Nabi mengajarkan zikir kalau boleh sandarkan. Subhanallah, Alhamdulillah. Kan Alhamdulillah sandar pada kalimah Allah. Itu zikir yang terbaik. Tapi kalau orang tu dia zikir Allah, Allah, Allah pun insya-Allah ada makna juga. Dapat pahala juga insya-Allah. Okey. Jadi kita kena clear. Inilah unsur-unsur yang akan menyebabkan kita bila kita faham ni dapat lebih tadabbur dengan lebih dalam lah. Bila baca nanti akan lebih merasai insya-Allah. Okey, dengan nama Allah. Okey, jadi untuk kalimah Allah ni clear. Ada persoalan tak? Tak ada. Yang ni ingat tak saya kongsi panjang dekat live dekat TikTok. Dekat TikTok ni kita dah habis Ayatul Kursi. Yang ni free je, tiap-tiap malam kita buat kan. Bukan tiap malam lah, ada kesempatan masa pukul 9 begitu saya live dekat TikTok. Sambil saya promote lah, tuan-tuan boleh follow TikTok saya nanti, naik notification insya-Allah. Sebab kelas kita Al-Fatihah ni pun berdasarkan kuliah di TikTok asal. Okey, kalimah Allah adalah nama Allah yang paling khusus, tidak ada selainnya yang berhak menyandang nama ini. Jadi nama Allah ni, okay, tuan-tuan kena ingat, Allah ni nama khusus untuk Allah saja. Tak ada orang boleh pakai nama Allah ni. Berbeza dengan nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain contoh, ada orang pakai Al-Karim, kita pasang pada makhluk Al-Karim. Tapi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita faham akidah kita. Okey, Al-Karim manusia tak sama dengan Al-Karim Allah. Sebab tu kita terjemah Al-Karim Allah ni Maha Mulia. Okey, sahabat kita tu Ahmad, Karim juga dia. Nabi Muhammad Karim juga, mulia Nabi Muhammad ni. Tapi tak sama dengan Khalik, dengan Allah. Yang tu kena clear dalam kepala kita. Nak menunjukkan Allah memang khusus untuk nama dia seorang. Tak ada makhluk boleh pakai. Nama lain makhluk pakai juga, tapi tak sama. Nampak ada perbezaan kat situ? Nanti ada perbincangan lagi dekat Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, setakat ni boleh lagi ya. Nampak macam tinggi sangat ke Ustaz ni? Okey tak? Sebab okey, kalau angkat like tu kira okey lah tu. Boleh message sikit, boleh text sikit kalau faham alhamdulillah.
Kalau Ustaz mungkin perlahan sikit Ustaz, laju sangat ni, boleh insyaAllah. Okey lagi yang setakat ni, Alhamdulillah. Kalau kat TikTok ni saya suka tanya macam ni sebab takut saya bercakap seorang je, tuan-tuan tak faham, tak seronok. Setakat ni boleh lagi kita nak kejar masa sikit. Okey, ni penutup untuk bismillah ni. Yang ni jangan cuai kalau boleh. Ni kita masuk dari sudut tadabbur ni. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, saya masuk tak dalam nota ni? Yang ada dalam nota yang poin yang terakhir sekali. Tuan-tuan, ahli ilmu kata Bismillahirrahmanirrahim ni jumlah dia tak lengkap. Saya buat contoh, ni saya ulang banyak kali dekat TikTok ni. Yang dengar kali yang kedua, kali yang ketiga hari ni, niat sebagai penambahan iman. Kalau yang kali pertama dengar, cuba ambil perhatian sikit. Sangat penting yang ni. Saya pun rasa Allah lambatnya tahu yang ni. Bila duduk dekat Mesir kan, baru tahu yang ni makna dia. Aku baca lama dah ni. Okey, ahli ilmu kata ayat ini masih lagi tergantung, tak lengkap. Sebab kita mula dengan. Kalau ayat tu Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, ayat tu lengkap. Tapi bila kita mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, tergantung. Okey, ingat tak saya selalu buat contoh begini, ayat bahasa Melayu. Dengan sebilah pisau, kita pun sebut sifat pisau. Dengan sebilah pisau yang tajam lagi panjang. Saya berhenti. Tuan-tuan faham tak? Okey, pisau tu panjang, pisau tu tajam, ya okey apa? Tergantung lagi makna tu. Dengan sebilah pisau yang tajam lagi panjang, aku memotong epal. Baru lengkap ayat tu kan? Jadi isu dia sama dekat bismillah ni, ulama ajar kita takdir dalam hati. Barulah jadi bacaan tu. Soalannya begini, takdir berdasarkan perbuatan yang kita nak buat. Inilah menunjukkan kita sedang tadabbur, kita faham makna yang kita baca. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, aku memasak atbah. Al'ab, aku bermain. Jadi lengkap ayat tu. Maksudnya kita sedang bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doa tu buat apa? Kan tuan-tuan kan? Tuan-tuan bila berdoa pada Allah kan? Tuan-tuan sekadar puji kan mesti ada permintaan tu. Mesti tuan-tuan jelaskan. Adakah tuan-tuan doa, okey, dengan pertolonganmu ya Allah, namamu yang maha hebat ya Allah, kita berhenti. Tak, kita akan minta selepas tu. Jadi ayat ni untuk kita lengkapkan, tapi benda ni dalam hati. Ulama kata sebenarnya selama ni kita baca tu ada dah, tapi kita tak perasan. Tapi bila itu lebih kepada orang yang belajar. Orang yang belajar dia akan lebih merasai. Okey, dengan pertolongan Allah, namanya yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, aku membaca, aku menulis. Benda tu dalam hati ni sebenarnya automatik ada dah sebab tuan-tuan nak masak, mesti ada niat nak masak dah kan. Tetapi bila kita belajar ni, kita akan lebih merasai lagi. Aku nak masak ni, aku minta pertolongan Allah ni. Aku nak bermain ni, aku nak menulis ni. Dengan pertolongan Allah, aku mampu menulis. Dengan pertolongan Allah, aku mampu memasak. Dan mudah-mudahan ada keberkatan dalam memasak itu. Dia nampak tak tuan-tuan? Bismillah ni saja pun panjang lagi ulama bincang. Tapi mudah-mudahan beberapa perkara penting inilah yang saya cuba ketengahkan malam ni dan juga berada dalam nota. Nanti tuan-tuan boleh refer semulalah kalau tak ingat dan sebagainya. Jadi nampak tak saya ulang banyak kali tu. Cara terjemah ni seolah-olahnya begini tuan-tuan. Dengan pertolongan Allah, nama-namanya yang kesemuanya agung. Kan kita khususkan lagi yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama-nama yang besar ni. Dengan pertolongan dia lah aku buat sekalian-sekalian. Aku nak salat, aku nak ambil wuduk. Tujuan dia apa? Saya bagi tahu dekat tuan-tuan ni, selepas ni paling kurang dia lebih merasai. Walaupun ulama kata kalau kita tak takdir pun automatik ada dah dalam jantung hati kita tu sebab kita nak solat. Betul lah. Tapi bila kita sekali ni, bila kita baca tu memang kita minta pertolongan Allah, aku nak solat. Dengan Allah tolong ni lah aku mampu solat. Kalau Allah tak tolong, aku tak mampu nak solat, tak mampu nak masak dan sebagainya. Saya bila baca tafsiran Bismillah ni barulah, patutlah saya rasa, kan kita dulu-dulu orang kata kan, orang dulu baca Bismillah dengan penuh yakin, faham. Segala sesuatu macam dia mana kata dengan pertolongan Allah. Sampai orang kata jalan atas air pun boleh. Bila dia yakin betul. Kita baca Bismillah juga tapi tak berapa faham. Kita baca mungkin tak jadi. Kadang-kadang orang baca dengan kefahaman, dengan keimanan. Jadi sebab itulah kita belajar sama-sama malam ni.
Selebihnya, sedang penonton sekalian, saya dan kita semua sedang berjuang. Sebab setiap kali kita solat, ada je kan nak cepat, tak sempat pun hayati. Tapi paling kurang malam ni kita dapat dulu ilmu tu. Kalau tak ada ilmu memang tak boleh buat dah. Tapi bila dah ada ilmu, ada waktunya kita akan usaha, bersungguh, berjuang dan sebagainya. Okey, jadi settle lah. Bismillah ni insya-Allah. Kalau ada persoalan lagi, tak berapa clear, nanti boleh tanya je insya-Allah. Kita pergi pada ayat yang kedua, masya-Allah. Okay, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, itu terjemahan. Kita masuk tafsiran para ahli ilmu. Tengok nombor 1, saya bantu dah. Ulama bincang tentang kalimah al dulu. Tentang alif lam saja tu pun ulama bincang, masya-Allah. Jadi ahli ilmu, ahli tafsir kata kalimah al tu, alif lam ni dipanggil sebagai alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah. Ada saya tulis kan? Ya. Istighraqiyah ni maksudnya mentenggelamkan. Tenggelam istighraqi ni. Tenggelam. Jadi sebab itulah ulama kita terjemah, ulama Melayu kita terjemah segala tu. Kalau tak ada alif lam, kita tak terjemah segala. Kita akan terjemah pujian milik Allah. Tapi sebab ada alif lam tu, kita terjemah segala puji. Dan bahkan Allah nak ajar kita bukan sekadar segala. Nak kata alif lam ni hanya Allah yang layak pujian tu. Nak macam mana nak membesarkan lagi? Memberi faedah. Okay, alif lam ni memberi faedah umum. Menunjukkan segala pujian ni hanya milik Allah. Ya, kita puji anak kita puji kawan kita, tapi semua tu tak sempurna. Semua tu tak tinggi. Melainkan bila kita sandarkan pujian tu kepada Allah. Sebab apa? Bila kita puji kehebatan anak kita, kehebatan kawan kita, siapa yang bagi hebat pada kawan tu? Allah juga. Kerana hakikatnya dia bila terjemah segala tu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Sekejap. Okey. Baik, itu alif lam. Okey, kalimah hamdu pula. Kalimah hamdu ni artinya adalah pujian. Kalimah hamdu ni adalah pujian disertai dengan kecintaan. Kan tuan-tuan yang belajar bahasa Arab kan, pujian ni dia bahasa Arab ada erti, inilah kalimah lain dia, al-madhu, madah. Madah tu kan pujian juga. Tapi bila sebut hamdu ni, pujian disertai dengan kecintaan. Adapun madah tu, madhu tu madah, pujian juga tapi tidak semestinya disertai dengan kecintaan. Sebab ada keadaan kadang-kadang kan kita puji orang kan, bukan sebab kita nak sayang dia pun. Kita puji dia sebab nak pelepas. Kita puji orang yang tak baik sebab apa? Nak ambil hati contoh. Tak cinta pun, tak sayang pun. Tapi bila sebut alhamdu, kita puji Allah ni disertai dengan kecintaan. Inilah poin tadaburnya. Selepas ni bila mana kita baca, kita cuba sedaya mungkin kan letak kecintaan yang paling tinggi. Hanya milik Allah pujian ini. Okey, itu kalimah alhamdu. Usahakan sepenuhnya dengan kecintaan yang tinggi. Okey, jelas tu. Okey. Kalimah alhamdu juga menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sahaja yang berhak dipuji secara hakikat. Kelebihan ada pada makhluk. Dipuji secara hakikat. Kelebihan yang ada pada makhluk itu pun kerana Allah yang berikan. Maka pujian itu kembali padanya. Macam saya sebut tadi lah. Tak sempurna puji makhluk ni. Dia akan kembali pada Allah juga. Bila kita puji Allah, sempurna pujian tu. Kita terjemah segala kan. Segala pujian yang mentenggelamkan segala pujian yang ada ni. Maksudnya segala pujian. Pujian pada Allah ni mentenggelamkan segala pujian yang ada. Alif lam istighraqi. Okey. Okey, ni sikit. Poin yang kelima ni menarik. Yang ni pun baru juga saya dapat. Bila sambil-sambil buat nota ni, baca lagi tafsiran para ahli ilmu ni, antara poin baru saya dapat. Masya Allah. Saya pun kena muhasabah banyak yang ni. Sisi pujian pada Allah. Kalau boleh lihat poin yang kelima tu kan. Ayat yang kedua ni. Sisi pujian pada Allah ni dari segala bentuk. Faham tak? Tak faham Ustaz. Ustaz kena jelas lagi. Sisi pujian kepada Allah ni dari segala bentuk. Maksudnya benda? Maksudnya kita puji Allah ni bukan semata-mata sebab kita dapat nikmat. Tu betul lah. Itu betul lah. Kita dapat nikmat, wajiblah kita puji Allah. Tapi kita puji Allah ni bukan sebab kita dapat nikmat saja. Nak kata puji Allah ni dari segala sisi.
Allah sebab dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya yang begitu agung, kan, dengan perbuatan-perbuatannya yang begitu agung, setiap perbuatan Allah ni kita patut puji. Setiap pensyariatan, Allah syariat kita solat, Allah syariat kita puasa, kita patut puji. Bukan puji bila mana Allah bagi nikmat je. Puji Allah ni dari segala sisi. Allah tak ada kelemahan. Kadang-kadang kita rasa diuji. Sebab tu ahli ilmu ni, kita kata tahap yang tinggi lah. Saya tak sampai juga tahap ni. Ahli ilmu kata ni tahap wali lah ataupun tahap para nabi. Tahap para nabi ni, bila mana Allah bagi musibah pun, Alhamdulillah juga. Kita mampu ke yang tu? Sebab apa? Sebab apa? Dia tahu Allah ni, dia layak dipuji ni dari segala sisi. Bukan bila dia bagi nikmat saja. Kita yang lemah ni, bila Allah bagi nikmat, barulah nak Alhamdulillah. Tu pun tak cukup lagi 3 rukun. Tapi Masya Allah, para wali Allah, para kekasih Allah, para Nabi, macam Nabi Muhammad sendiri, kalau dia dapat benda yang dia tak suka, macam sebaliknya lah, macam ujian, musibah tu, Nabi akan ucap begini, Alhamdulillah ala kulli halim wa ni'mah. Alhamdulillah ala kulli halim wa ni'mah. Musibah pun nikmat daripada Allah Ta'ala. Ini tingkatan yang tinggi. Okey, jadi clear kan tuan-tuan? Sebab tu bila kita baca ni, ini yang kita nak kena terapkan dalam pembacaan kita ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Itu poin yang kelima. Okey, jadi saya buat kotak kan dalam tadabbur tu, nanti boleh baca sendiri, insya-Allah boleh faham dengan baiklah. Okey. Seterusnya, alhamdulillahi lillah. Lillah tu, lam tu kan. Dia alhamdulillah menunjukkan istihqaq. Pujian, segala puji tak ada tu, segala puji tu hanya milik Allah, layaknya milik Allah. Segala pujian hanya bagi Allah. Makna istihqaq. Allah saja yang berhak dipuji. Allahu akbar. Okey. Yang ni menarik juga, masya-Allah. Kita masuk pada kalimah seterusnya, Rabbil alamin. Okey, sedang penonton perasan tak ni? Saya sedang gabungkan dua perkara. Kita bincang tafsir terus tadabbur. Kita faham dulu makna ayat per kalimah tu, lepas tu kita tadabbur. Sebab macam saya sebut pada mukadimah tadilah, kita tak boleh tadabbur dengan baik kalau tak faham. Jadi bila dah faham dah, oh itu makna alhamdulillah tu, lepas ni mudah sikit lah. Sebab tu ahli ilmu kata, kemuncak tadabbur ni pada praktikal tu. Bila kita solat nanti, dapat kita baca dengan baik, betul-betul bagi pujian dengan penuh kecintaan, awak sedang tadabbur Quran. Yang baca terjemahan pun dia cuba faham juga, tapi mungkin minimum sangat dia boleh pergi. Tapi bila kita dah faham mendalam ni, kita boleh pergi tadabbur tingkat yang tertinggi. Ini semua yang kita nak capai lah. Paling kurang kita mula dengan Al-Fatihah dulu, insya-Allah. Okey, kalimah Rabb pula. Dia kuliah kat Zoom ni, dia macam, dia lebih serius lagi lah. Sebab kita nak fokus pada ilmu kan. Dan kita pun masa terhad kan. Ni kalau habis pukul 12 boleh ke ni? Boleh. Tak tidur tuan-tuan. Tinggal saya seorang saja nanti kan. Nah, daripada 215 tinggal saya seorang. Tak apalah, saya bergurau saja, tak sampai pukul 12. Saya cuba. Cuma saya laju sikit tempo. Nanti tuan-tuan bagi tahu. Kalau laju sangat nak minta break 5 minit ke, boleh bagi tahu. Sediakan coklat tak apa, boleh makan. Yang penting dapat bersama. Okey, saya nak bincang kalimah Rabb. Kalimah Rabb ni tolonglah ambil perhatian setiap penonton sekalian. Kalau tuan-tuan perasan, ahli ilmu kata, bila kita bincang tentang makna Rabb ni, patutlah para Nabi suka berdoa dengan kalimah Rabb. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan pun suka berdoa dengan kalimah Rabb juga. Tapi kadang-kadang kita dah jamakkan, Rabbana, wahai Tuhan kami. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Tuan-tuan faham apa bila terjemah Rabb tu? Okay, Ustaz, kejap saya tengok terjemah Ustaz. Rabbana ni, wahai Tuhan kami. Terjemahan tu betul. Tapi untuk merasai, mungkin dengan satu lapis lah. Sebab terjemahan boleh faham satu lapis. Tapi bila ahli ilmu, kita tenggelam dalam tafsiran para ahli ilmu ni, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, kalau saya, Rabbi, Tuhanku. Kalau Rabbana, Tuhan kami. Kan tuan-tuan perasan kan, banyak doa-doa dalam Quran, doa para Nabi guna Rabb ni. Rupa-rupanya kalimah Rabb ni begitu besar tuan-tuan. Dia ada unsur kita tawassul tu. Ada unsur kita sedang puji Allah. Ada unsur kita sedang membesarkan Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, jangan cuai makna ni. Saya tulis dalam nota ni, nanti boleh cek semula. Makna Rabb ni kembali pada 3 makna. Arab bila dia terjemah, bila dia sebut Rabb ni, dia takkan faham Tuhan saja. Dia sedang memuji Allah sekali.
dia sedang menyebut kebesaran Allah sekali. Sebab itulah tuan-tuan mustajab doa. Antara teknik nak mustajab doa, mudah mustajab doa ni, kita jangan minta terus, puji Allah dulu. Tuan-tuan bakal perasan juga, surah Al-Fatihah ni bagaimana Allah ajar kita minta doa. Ayat yang ke-6 tu, bermula ayat pertama sampai ayat ke-5, puji Allah semua. Perasan tak? Doa tu ayat ke-6 baru doa. 7 tu kesinambungan doa tu lah. Allahu Akbar. Sebab tu teknik antara mudah dimustajabkan doa, puji Allah. Dan bila tuan-tuan sebut Rabb tu, ada pujian pada Allah. Tuan-tuan sedang membesarkan Allah Ta'ala. Sebab tu saya dah bagi tahu, saya mudahkan dalam nota ni, dia kembali pada 3 makna. Sama-sama kita ingat, kita ulang kaji. Dia kembali pada kalimah Rabb ni, Tuhan yang menciptakan. Okey, poin pertama mencipta. Poin yang kedua, Allah menguasai. Bila dia cipta kita, dia kuasai kita. Dan bila dia kuasai kita, poin yang ketiga, dia yang mengatur kita. Dia yang mengurus kita. Tak ada orang lain mengurus. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut kalimah Rabb ni, Rabbana, ada 3 perkara ni tuan-tuan. Allah. Kita rasa, ialah kita milik Allah. Allah yang cipta kita. Kan, Allah yang menguasai kita. Allah yang tadbir urus kita. Takkan kita nak minta dengan orang lain. Kita takkan cari orang lain, melainkan kita akan minta kepada Allah Ta'ala. Kerana kita kenal hakikat kita ni, kita diciptakan oleh Allah, kita dikuasai oleh Allah, dan kita diaturkan oleh Allah Ta'ala. Jadi boleh dapat makna ni tuan-tuan. Tuan-tuan pasang dalam semua kalimah Rabb yang tuan-tuan jumpa. Dalam hadis Nabi ke, jumpa kalimah Rabb, 3 poin ni lah. Okay, dapat lah. Sebab tu yang ni saya tekankan sikit. Sebab dia akan banyak berulang dalam Quran, kalimah Rabb ni. Tuan-tuan tengok dalam surah Wadduha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu Akbar. Begitu menarik ayat ni tuan-tuan. Tapi saya dah janji dah pada follower. Saya mulakan dengan insya-Allah lah. Tak nak janji, saya sebut insya-Allah. Sekarang ni di TikTok ni saya dah habis tadabbur ayat kursi dan 3 ku pun dah habis. Alhamdulillah 3 ku dah habis. Saya bercadang nak sambung Wadduha. Jadi setiap penonton, kalau dah habis lepas kelas ni, insya-Allah boleh follow TikTok saya. Kita nak sama-sama memahami surah Ad-Duha. Itu antara janji saya lah. Banyak yang dalam peserta kita dalam ni, banyak daripada follower TikTok lah. Juga daripada kelas Puan Nur Ain tadi, Nuriyah tadi, masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Okey, baik. Tuan-tuan, bila Wadduha ni pun Allah sedang puji Nabi. Maafkan, Allah sedang pujuk Nabi. Tuan-tuan tengok Allah guna kalimah Rabb tu. Wadduha wal laili idza saja bahkan Allah mulakan dengan sumpah, kami tidak benci kamu, kami tidak tinggal kamu dan kami tidak benci kamu. Kami tidak ma wadda'aka, kami tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan kamu itu tidak pernah, Rabbuka, Tuhan yang mentadbir kamu, Tuhan yang menguasai kamu ni Muhammad, Tuhan yang mengatur kamu ni Muhammad, dia tidak pernah meninggalkan kamu sebagaimana Quraisy dakwa tu. Jadi sebab apa? Bila ada kalimah Rabb tu, Nabi jadi tenang. Oh, rupa-rupanya wahyu lama tak turun ni, aku dicela oleh kaum sendiri ni, Allah sedang mengatur aku. Allah sedang mentarbiah aku. Allah sedang menguasai aku. Itulah makna lebih kurang tuan-tuan. Kita ingat 3 poin ni. Walaupun kalau baca tafsir dia ada banyak makna lagi. Tapi biasanya kembali pada 3 poin ni. Kalau cipta, okey, cipta, yang kedua kuasa. Kuasa ni tuan-tuan boleh seumpama dengan dia. Allah yang menguasai kita, yang memiliki kita. Lepas tu yang ketiga tadi mentadbir, mengurus, apa lagi yang seumpama dengannya lah. Jadi sebab itulah bila kita baca Al-Fatihah ayat yang kedua ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan perasan tak terjemahan tuan-tuan? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam ini, Tuhan yang mengatur alam ini, Tuhan yang menciptakan alam ni. Dia akan pergi pada 3 makna tu. Tuan-tuan tengoklah salah satu terjemahan Quran tuan-tuan. Sebab kalau literalnya Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi daripada kalimah Rabb tu, dia ada makna Allah menciptakan alam, Allah menguasai alam, dan Allah mengatur alam itu. Dan alam ni apa makna dia? Tu nak kena tanya tu. Alam ni apa makna dia? Alam ni, poin mudah tuan-tuan. Sebab orang kita faham alam ni kan, oh alam sebelum, alam jin, alam manusia, alam bunian, macam-macam lah orang jawab bila saya tanya kat TikTok ni. Alam diri kita, Ustaz. Masya Allah, apa? Alam diri kita, perjalanan alam, macam-macam alam kita lalui. Masya Allah. Ya, ada orang kata alam akan datang lah, alam akan datang, alam sebelum, alam roh,
alam janin, macam-macam lah orang jawab. Semua tu betul lah. Tapi cara mudah lagi nak tadabbur alam ni, kullu ma siwallah. Setiap apa selain Allah adalah alam. Dan alam ni makhluk. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita bila sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin ni bukan benda yang kecil tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya teringat satu hadis. Sebab betul lah Nabi kata tuan-tuan. Antara perkara yang boleh memberatkan mizan kita, zikir apa? Ingat tak? Dalam hadis 40 Allah sebut, Nabi sebut jelas tu. Ni kena tanya sikit. Allah wa bihamdi. Okey. Yang saya nak kongsi ni yang dalam hadis 40 tu, yang Imam Nawawi datangkan tu. At-tuhur syatrul iman. Siapa boleh sambung? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ingat tak hadis ni? Saya tuan-tuan, bila kita memahami makna ni, betul lah apa yang Nabi sebut kan. Alhamdulillah ni dia boleh memberatkan timbangan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan kan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'una bainas sama'i wal ard. Bahkan ucapan zikir kita subhanallah, alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Nabi sebut. Bukan saya sebut, Nabi yang sebut. Memenuhi langit dan bumi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab makna yang begitu besar ni. Alhamdulillah ni Allah. Sampai tak apa yang saya nak sampai ni tuan-tuan? Ke rasa biasa lagi? dah merah dah muka saya cuba terang ni. Ustaz, makhluk-makhluk ni semua yang hidup ke ataupun termasuk yang tidak Semua, hidup? termasuk semua. Sebab tu kaedah tadi, kullu ma siwallah. Yang selain Allah dipanggil makhluk. Arash makhluk, langit makhluk, bumi makhluk. Semua makhluk, manusia makhluk, alam sebelum ni makhluk, alam dalam laut makhluk, alam jin pun makhluk. Semua tu Allah yang mengatur, semua tu Allah yang mencipta, semua tu Allah yang menguasai. Allah Akbar. Kalau kita minta Allah dengan kalimah pujian yang kita betul-betul memahami tuan-tuan, insya-Allah Allah takkan sia-siakan kita. Sebab itulah Nabi kata ucapan Alhamdulillah memberatkan timbangan kita. Sebab besar maknanya kita sandarkan pada Allah ni. Lepas tu kalau boleh lepas ni Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin dengan hadirkan makna. Sebab tu tuan-tuan, ulama' saya rasa boleh sepakat lah. Kalau kita baca dalam banyak pandangan ulama' ni, zikir yang disertai dengan makna, inilah seafdal tingkatan. Seingat saya Imam Ghazali ke Imam Nawawi ke sebut, zikir yang paling afdal, zikir yang memadukan ucapan lisan dengan jantung hati. Sebab banyak kita lisan saja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, cukup tak 33 ni? Macam 32. Disebut. Sebab tu kadang-kadang kita minimumkan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu. Segala puji bagi Allah yang mentadbir alam ini. Aku termasuk dalam alam ini. Allah yang mentadbir aku. Tu kita minta puji Allah, kita minta Allah akan bagi tuan-tuan. Dia berbeza dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Okay, bolehlah banyak tu. Dan dapatlah pahala juga. Zikir tak faham makna ni dapat pahala juga. Tapi ingat, ahli ilmu kata yang paling afdal zikir memadukan ucapan lisan dengan hati. Macam mana nak memadukan tu? Faham makna lah. Kalau tak faham, payah nak memadukan. Memadukan ucapan lisan dengan hati. Okey, baik. Jelasan insya-Allah. Maafkan saya, yang ni saya terang panjang sikit. Sebab apa? Memang saya beri sangat penekanan pada kalimah Rabbil Alamin. Allah yang mengatur. Allah sedang ceritakan kebesaran kita. Ni tauhid ni tuan-tuan. Segala apa pun Allah yang menguasai kita. Okey. Sebab tu tuan-tuan, kalau pengajian tauhid, tuan-tuan tengok saya kaitkan sikit pengajian tauhid. Bila Allah sedang cerita kebesaran dia, dia yang mengatur, dia yang mencipta, dia yang menguasai kan. Tiba-tiba bila kita nak minta sesuatu, kita tak minta dekat dia, kita minta orang lain. Bila kita nak sembah macam musyrikin Mekah lah. Bila musyrikin Mekah, bila dia sembah berhala-berhala. Nampak tak tuan-tuan? Sepatutnya bila kita bincang akidah ni, bila Allah cerita, tuan-tuan tengok 1/3 Al-Quran ni. Quran ni tuan-tuan, okay, ni umum sikit, saya keluar tajuk sikit. Tapi ni manfaat untuk tuan-tuan ulang kaji lah. Kalau yang ingat dah, alhamdulillah. Quran ni isi kandungan ni terbagi pada 3 je. Isi kandungan Al-Quran dia terbahagi pada 3. Yang pertama, Al-Quran 1/3-nya cerita tentang hukum hakam. Quran tak terlepas, dia ada hukum hakam dia. 1/3 Al-Quran cerita tentang hukum hakam. Ni seingat saya Imam Qurtubi pun sebut. Sebab ulama' ni dia kaji Quran betul-betul. Tapi dia buat kesimpulan, Quran terbahagi pada 3. Satu, tentang hukum hakam. 1/3 lagi, Quran ni banyak cerita tentang ni tuan-tuan. Cerita tentang bagi al-wa'ad wal-wa'id. Ancaman
dan juga janji. Kamu buat sekalian syurga, ini neraka. Ataupun yang kedua ni ulama kata tentang kisah-kisah. Quran kan banyak kisah kan dalam Quran kan. Jadi dalam kisah-kisah ni sebenarnya ada al-wa'id. Al-wa'id ni lah adanya ancaman. Okey, kamu tengok kisah Firaun tu. Kalau kamu macam Firaun, kamu juga dijanjikan dengan neraka lah. Kan, wa'id, ancaman dia neraka. Dan ada kisah-kisah yang baik, tuan-tuan kan, disebut kisah-kisah para nabi, orang-orang yang mengikuti nabi, semua tu al-wa'ad, menjanjikan syurga dan sebagainya. Okey, 1/3 lagi Al-Quran cerita tentang apa? Tauhid. Fokus dia pada tauhid. Sebab tu Nabi kata sulusul Quran tu. Li'annaha ta'dilu sulusal Quran. Surah apa tuan-tuan? Siapa boleh tolong jawab? Ni dalam TikTok ni saya ada kongsi dah ni. Siapa boleh tolong jawab? Nak tanya sikit lah, rasa bercakap seorang saja. Lepas tu saya seronok online dekat TikTok tu. Saya suka tanya, tuan-tuan komen jawab banyak. Bila kelas formal ni, saya rasa tuan-tuan faham ke tak? Ni tengok macam nak makan saya je semua. Faham tuan-tuan eh? Ustaz. Tunggu Allah kan. Masya Allah. Betul. Ada bersama tak dalam TikTok tu? Masa saya tadabbur Al-Ikhlas tu, ada tak? Maafkan lah. Tak apalah, kita tak boleh nak sembang panjang sangat sebab kita nak fokus habis 7 ayat ni. Tadi dah tengok jam tu, peserta kita dah tengok jam tu. Kena cepat lah tu. Tu tanda dah mengantuk tu kan. Okay, baik. InsyaAllah. Sebab tu Nabi kata 1/3 Al-Quran. Bila kita baca Qul Huwallahu Ahad tu, dia menyamai 1/3. Seolah-olah surah Qul Huwallahu Ahad tu telah menyamai isi kandungan Al-Quran 1/3. Dia cover semua dah. Itu makna dia. Kan kita bincangkan dia ada 2 makna. Boleh jadi pahala tu pahala 1/3 Al-Quran. Ataupun 1/3 tu 1/3 isi kandungan Al-Quran. Dia kembali pada 2 makna. Dan Al-Quran, sebab tu tuan-tuan tengok, saya nak kongsi juga sikit ni. Al-Quran ni bila Allah cerita tentang tauhid, nak kaji dan kita boleh masuk mula tadabbur Quran ni, Masya Allah. Allah banyak cerita begini. Cara Allah ajar tauhid dalam Quran ni, Allah kan banyak ayat-ayat Allah Maha Kuasa, Allah cipta kamu, Allah mengatur. Allah kan bilang banyak kali. Banyak surah semua berulang. Allah nak kata dialah yang cipta kamu, dia yang menguasai kamu, dia yang mengatur kamu. Okey. Menunjukkan yang kamu kena sembah. Bila dia yang menciptakan kamu, dia yang maha hebat ni, kepada dia lah kamu kena sembah. Tapi musyrik Mekah tak begitu. Dia tahu kalau tanya siapa cipta langit, siapa cipta bumi, la yakunu Allah. Bukan dia kata Allah. Maaf Ustaz, sound tak dengar Ustaz. Mic problem. Sound okey Ustaz dah. tak clear. Sini jelas. Suara tak jelas. Kalau ramai komen, saya kena perhatikan sekejap. Suara Ustaz tak jelas. Okey, sekejap. Dari mic kot. Okey, sekejap. Okey, maafkan. Okey tak? Clear tak ni? Okey, clear. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih komen. Okey, kalau ramai kata tak clear, bermakna memang line saya. Kalau seorang dua, mungkin ada masalah tempat tuan-tuan dan sebagainya lah. Okey, nanti tolong lagi. Alhamdulillah dah clear. Okey, jadi Alhamdulillahirrabbilalamin dah settle. Okey, bila Allah cipta, menunjukkan Allah nak suruh kita sembah hanya kepadanya. Tuan-tuan akan tengok sampai ayat nanti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak tak kaitan tauhid yang Allah sedang ajarkan? Sebab tu dalam surah Al-Fatihah ni dinamakan sebagai Ummul Quran. Kerana kita kata segala prinsip-prinsip asas dalam Quran ni ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita tadabbur dengan baik. Okey, jelas satu. Alhamdulillah, ayat yang keberapa? 2 ni. Okey, kita terus masuk ayat yang ke-3. Tadabbur yang saya buat dalam kotak tu nanti tuan-tuan boleh baca sendirilah. Dia secara tak langsung saya dah sampaikan ni sebenarnya. Dekat mana? Okay. Dekat dia. Oh tu, kejap saya mute je. Okey. Baik, ayat yang ketiga,
Yang ni sama juga tuan-tuan pasang semula pada ayat yang pertama lah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ulang banyak kali. Maksudnya Allah ulang 2 kali. Tak cukup dengan bismillah. Sedangkan bismillah tu setiap awal surah kita akan baca bismillah. Kecuali taubah. Tuan-tuan kena tanya, dari sudut tadabbur kena tanya. Kan banyak nama Allah. Allah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Kerana besar makna dia. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan tengok kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia daripada kata dasar yang sama. Maksudnya bahasa Arab ni dia ada kata dasar dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim kata dasar dia Rahimah. Rahimah. Ada saya tulis kat nota tu. Maksud dia rahmat lah. Sebab tu tuan-tuan akan tengok banyak ustaz terjemah begini. Dengan pertolongan Allah, dengan nama Allah Maha Rahmat lagi Maha Rahmat. Dua tu sama rahmat. Bila sebut rahmat ni maksudnya apa? Rahmat ni Allah kesian kat kita, Allah kasih kat kita. Itu maksud rahmat. Jadi bila kita baca selepas ni nak kena faham makna ni lah. Maha Rahmat. Tetapi beza dia asal daripada Rahimah. Macam mana dia jadi Rahman tu? Lepas tu dia jadi Rahim pula. Asal daripada Rahimah. Rahim tu maksudnya Rahimah, Rahim ibu ni. Sama juga kalimah Rahim, Rahim ibu. Maksudnya Rahim ibu ni tempat rahmat. Okay, makna Rahimah tu rahmat. Rahim ibu ni tempat rahmat. Sebab tu kita marah kan. Kalau kita tengok perempuan, orang perempuan kena bully, kan, kena macam-macam lah, kena zalim, kita sakit hati sebab perempuan sifat dia lemah dan sebagainya. Tapi kalau perempuan tu sedang mengandung pula, kita akan 2-3 kali sakit hati. Sebab rahim tu tempat rahmat, tempat diusap, tempat dijaga, bukan tempat dibuat semena-menanya lah. Okey, macam mana dia boleh jadi berubah ni? Rahimah dia jadi Rahman, dia jadi Rahim kerana Allah ubah. Maknanya Quran lah, Quran datang dengan sirah mubalaghah dari sudut bahasa Arab je. Maksudnya Allah nak bagi, sebab itulah kita terjemah. Kalau kalimah Rahimah saja tu rahmat dah. Kita tambah lagi Rahman, Maha Rahmat Allah. Rahim, Maha Rahmat Allah. Tapi kalimah Rahman tu dia lebih tinggi daripada Rahim. Saya tulis dalam nota ni kerana apa? Tuan-tuan tengok daripada Rahimah, Rahman tambah 2 huruf. Rahim tambah 1 huruf je. Nampak perasan tak? Rahman tambah alif dengan nun. Jadi daripada Rahimah tambah alif nun jadi Rahman. Rahimah jadi Rahim tambah ya je. 1 je. Jadi dia ada satu kaedah dalam bahasa Arab. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf bahasa Arab ni menunjukkan bertambahnya makna. Jadi Maha Rahman Allah ni, Maha Rahmannya Allah ni, Maha Rahmat Allah Rahman ni, dia lebih besar daripada Rahim. Sebab tu sebagian ahli tafsir kata Rahman ni, Allah rahmat pada sekalian makhluk. Dia kufar ke Allah bagi rezeki juga. Sebab apa? Sebab Rahman ni lah. Sebab Allah sifat dia Rahman. Orang bukan Islam pun Allah bagi dia. Bagi dia rezeki dan sebagainya. Bahkan sebahagian dia, tuan-tuan, sebahagian orang bukan Islam ni lebih kaya, lebih hebat daripada orang Islam. Tapi Rahim ni khusus untuk Allah. Maafkan, khusus untuk orang yang beriman saja. Rahim Allah ni khusus untuk orang yang beriman. Okey. Dia panjang sikit poin yang keempat, poin yang kelima tu. Okey, sikitlah saya masuk ni. Mudah-mudahan tuan-tuan baca nota nanti, tuan-tuan dapat. Nak kata besarnya Maha Rahman Allah ni, Rahman ni, perhatikan orang Melayu banyak tenggelam sikit dalam perkara ni. Tergelincir. Besarnya sifat Ar-Rahman Allah ni meliputi segala perkara ni sampai bukan Islam pun Allah bagi. Sehingga kan ahli ilmu kata, jumhur kata, Ar-Rahman ni hanya khusus untuk Allah saja. Tak boleh pakai pada makhluk Rahman. Jadi kawan kita kalau nama dia Rahman, jangan panggil dia Rahman saja. Kena sandarkan pada Allah, Abdur Rahman, hamba kepada yang Maha Pemurah. Kan nama seolah-olahnya begini, saya nak bagi faham ni tuan-tuan. Kalau tak faham tuan-tuan boleh tanya. Okey. Dia Rahman ni ulama kata seolah-olah macam Abdullah tu. Nama kawan kita Abdullah. Boleh tak nak panggil Allah saja? Kita buang Abdun, kita panggil Allah saja. Nama dia Abdullah. Buang Abdun, panggil dia Allah saja. Boleh tak? Tak boleh kan? Mana boleh? Kan Allah tu nama khusus untuk Allah saja. Dia sama juga dengan Rahman. Bukan Allah saja. Sebahagian ulama dia berpandangan dua yang nama ni khusus untuk Allah saja. Iaitu Allah dan juga Ar-Rahman. Ar-Rahman ni tak boleh pakai pada manusia. Tapi kalau nak bagi pada manusia, kena ada Abdun kat depan. Kena ada Abdun. Kita panggil kawan kita kan. Kawan kita tu nama Abdul Rahman. Maksud Abdun tu apa? Hamba kepada Ar-Rahman. Okay, betul lah makna tu.
Tapi nampak tak orang Melayu dia banyak panggil Man je. Dia panggil Rahman saja. Kalau kita tadabbur dengan betul, kita akan lepas ni tak berani dah nak panggil. Tuan-tuan clear tak perbincangan ahli ilmu tu? Ni saya bukan reka ni. Tuan-tuan boleh rujuk tafsiran para ahli ilmu. Jadi kalau nama lain dia lain cerita sikit. Contoh Rahim, Rahim tadi. Okey, nama kawan kita Abdul Rahim. Abdul Rahim kan? Kita panggil dia Rahim saja, boleh? Sebab memang manusia dia boleh dengan sifat Rahim. Tapi Rahim dia tak sama dengan Rahim Allah. Ahli sunnah kena clear yang tu dulu. Rahim kawan kita, Rahim Ahmad ni tak sama dengan Rahim Allah. Tapi kita boleh panggil kawan kita ni Rahim, boleh. Tapi Rahman tak boleh. Mesti sandarkan pada Allah. Sebab tu milik Allah saja. Clear tak ni tuan-tuan? Macam Karim. Sebab Allah kan Allah puji Nabi kan. Nabi ni Rahim. Maksudnya kalimah Rahim tu boleh terpakai pada makhluk. Tetapi tak sama Rahim makhluk dengan Rahim Allah. Clear? Saya tak nak ulang panjang ni. Kalau tuan clear, Alhamdulillah. Sebab ada orang kata ini, Ustaz, okay, saya panggil dia Rahman, tapi Rahman dia tak sama dengan Rahman Allah. Dia tak terpakai hujah tu. Kalau Rahim tadi, betul lah. Rahim manusia tak sama dengan Rahim Allah. Tapi Rahman tak boleh hujah begitu. Fahim tu? InsyaAllah. Dia kata fahim tu. Ustaz, boleh bagi contoh nama dalam Asmaul Husna tak? Selain daripada itulah. Rahim. Wahaimin. Okey, Karim. Macam Karim, Abdul Karim. Kita panggil dia Karim saja. Manusia bersifat dengan sifat Karim. Betul, boleh. Tapi Karim manusia tak sama dengan Karim Allah. Okey, settle lah. Ada pun Rahman tadi. Rahman, kita tak boleh kata sahabat kita tu sifat dia Rahman, pemurah. Tak boleh. Tapi kalau nak pakai pemurah, sahabat saya tu sifat dia Rahim, pemurah dia. Yang tu boleh. Tapi Rahman ni nak kata sifat khusus untuk Allah. Sebab tu bila kita baca ni besar Ar-Rahman ni. Sebab tu Allah pilih nama Ar-Rahman ni setiap kali nak buka surah baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuan-tuan, kalau tuan buat ayat begini, Bismillahil Jabbaril Mutakabbir. Betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahil Jabbar. Nama Allah juga Jabbar. Al-Mutakabbir. Nama Allah juga, sifat Allah juga. Tapi tak, dalam banyak-banyak nama Allah, Allah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab besarnya meliputi Rahman ni meliputi semua tuan-tuan. Okay, clear? Boleh tak contoh ni? Dan banyak lagi contoh. Yang Asmaul Husna tu, Asmaul Husna 99 tu, Rahman saja tak boleh. Rahman tu khusus untuk Allah. Kalau bagi nama pada anak, pastikan ajar kawan dia, ajar diri kita ni, panggil dia nama penuh. Dia tu hamba kepada yang Ar-Rahman. Maksudnya Ar-Rahman tu kembali pada Allah, bukan pada sifat dia. Settle lah. Apa lagi? Banyak lagi lah. Abdul Razak. Banyak Asmaul Husna. Jadi clear mudah-mudahan. Okay, nanti boleh refer semula kat nota tu. Saya ada tulis jugalah sikit tu kat nota tu, nombor 4 dengan nombor 5 tu, Masya Allah. Okay, lalu tadabbur dalam petak dia apa yang kita bincang ni lah. Okay. Ustaz, Martin, Ustaz. Okay, ya apa? Martin. Boleh jugalah selain daripada nama Allah. Martin makna dia apa? Ustaz pun tak ingat. Kokoh, teguh, kuat. Boleh. Maknanya selain, okey, kaedah dia selain 99 nama Allah tu Ar-Rahman saja. Ar-Rahman dan Allah khusus untuk Allah. Dia sama begini. Macam kita bagi nama kawan anak kita Abdullah. Boleh tak kita panggil Allah saja? Tak boleh. Dia kena panggil Abdullah, hamba Allah. Sebab orang Melayu kita, dia bagi nama, dia tak faham nama tu. Abdun tu maksud hamba. Allah tu hamba kepada Allah, Abdullah. Sama juga Ustaz. Abdul Rahman. Okey. Ustaz, kalau nama dia Abdullah, orang panggil lah saja boleh ke? Itulah saya, kalau tanya saya kurang sikit. Yelah, sebagian ulama dia ada macam yang lebih macam mana ya? Dia lebih ringan. Sebab tu kebiasaan dah. Nak kita panggil macam saya ni, dia panggil lahjah dari Pantai Timur ni, panggil Man je. Kalau Rahman pun panggil Man je. Bila kita dah mula tadabbur ni, kita rasa memang tak sesuai. Sebaiknya kita yang belajar ni cuba panggil penuh. Kita yang belajar. Tapi kalau orang yang mungkinlah kawan-kawan kita sembut panggil lah tu, kita taklah terus judge dia, awak ni berdosa, tak patut. Kita sebarkan ilmu ni. Kalau boleh panggil lah nama cantik sikit. Sebab tu antara pengalaman yang saya dapat belajar kat Mesir ni, orang Arab dia jaga nama. Dia panggil cantik tuan-tuan. Ibrahim. Dia tak panggil Him. Orang Terengganu Him je.
Dia akan panggil Ibrahim. Dia cantik. Kita sebut kan. Tengok kan tuan-tuan. Ismi Yusuf. Ismi Yusuf. La enta Yusuf. Mak asli tu dia suruh jaga juga. Dia tegur nama kita. La enta Yusuf. Kita kan nama saya Yusuf. Yusuf. Nama saya Yusuf. La enta Yusuf. Dia ajar panggil biar cantik nama tu. Tu seronok berbual dengan Arab ni. Kalau tuan-tuan ada kawan Arab, tengok macam mana dia panggil. Antara yang saya dapat sangat ni, macam Aisyah ni. Kita belajar hadis an Aisyah. Orang Melayu Aisyah aja. Aisyah. Sebab dia tak ada ejaan. Huruf Ain ni orang Melayu tak ada Ain. Dia kena eja A letak titik koma kat atas tu. Jadi orang panggil, saya mati-mati ingat dulu. Masa kita daripada kecil kan, ada kakak nama Aisyah. Kita ingat eja dia Aisyah. Bukan Aisyah. Aisyah. Dua harakat tu isteri Nabi tu. Betul lah. Masya Allah. Kakak saya nama Aisyah panggil Kak Chah. Kak Chah. Nama cantik isteri Nabi SAW kan. Aisyah. Orang Arab dia panggil cantik. Jadi kita boleh ubahlah yang tu. Okey, Alhamdulillah jadi panjang pula sikit ni. Okey, saya teruskan lagi ayat yang ke berapa pula? Ayat yang ke-4. Berapa minit? Okey, baru 1 jam ni. Saya ambil masa sikit lagi boleh tuan-tuan ke dah mengantuk ni? Ke nak pergi minum air dulu? Boleh, tapi kalau tuan-tuan tak apa, kalau tuan-tuan ada kerjaan, yelah esok mungkin ada urusan, nak pergi mana-mana, nak perlu tidur awal, tak apa, boleh keluar dulu atas masing-masing lah. Itu hak tuan-tuan semua nak keluar, tapi insyaAllah kita cuba bagi rakaman lah nanti insyaAllah. Esok cuti Ustaz. Alhamdulillah, kalau cuti Alhamdulillah. Takut ada kerjaannya nak pergi mana kan, konvo anak ke semua. Furu'ain orang Melayu susah, betul. Okey, ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Okey, saya nak tanya sikit. Ada dengar tak bunyi suara anak-anak saya ni menjerit? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Alhamdulillah. Yang ni satu kelebihan Zoom lah ni. Macam dia dah buang dah. Dia panggil noise yang mengganggu. Tu ada setting dia dekat ni. Dekat Zoom ni. Masya Allah. Sebab kalau saya dekat TikTok tu. Tak dengar. Ustaz. Tak dengar suara saya? Tadi Ustaz kata, Ustaz nak tanya sikit. Okay. Tak dengar Ustaz. Ar-Rahman tadi Ustaz kata macam salah Dia bukan salah. Kalau bagi nama ke anak, panggil biar nama penuh. Abdun. Hamba Ar-Rahman. Hamba kepada Allah Ar-Rahman tu. Hamba kepada Ar-Rahman. Sebab ulama' bincang kalimah Rahman tu tak boleh terpakai pada manusia. Rahman ni, walaupun kita kata Ustaz, Rahman manusia tak sama Rahman Allah. Tak terpakai yang tu. Sebab Rahman ni dia macam milik khusus. Macam nama Allah tu. Khusus untuk Allah. Itu makna dia. Adapun nama-nama anak kita Abdul Karim. Kadang-kadang kita panggil Karim je. Boleh je. Sebab Karim boleh terpakai pada manusia. Dalam banyak-banyak Asmaul Husna. Okey. Ustaz, macam dengan Rahman ni kita tak boleh panggil lah dia nama Rahman. Sebab kalau dia nama Abdul Rahman, kebanyakan jiran-jiran panggil Abang Rahman, Abang Rahman gitulah. Betul, memang betul. Itu kata memang kalau masyarakat kita dia macam payah sikit dah. Tapi kalau kita yang belajar ni kalau boleh elakkan. Sebab tu sebagai ahli ilmu kata sebab dah jadi percakapan uruf dah, tak apalah. Dah jadi macam bila panggilan je man-man. Bukan dia sebut nama Allah tu man-man. Tapi sebenarnya bila dia panggil man, asal daripada nama dia tu lah Abdul Rahman tu. Kita kalau boleh yang belajar ni elakkanlah. Panggillah nama dengan sebaiknya. Okay, sebab tu orang Arab dia jaga. Macam saya cerita tadi. Okey, kita pergi ayat keempat dulu boleh kita teruskan. Ayat keempat ni saya boleh laju-lajukan lah insya-Allah. Ayat yang keempat Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Kita tengok saya tulis panjang poin yang pertama tu. Okay, saya ringkaskanlah. Kalimah dia ada gini, dia ada qiraat yang lain. Tuan-tuan biasa dengar qiraat yang lain. Sebahagian tuan-tuan ada belajar qiraat, masya-Allah. Dia ada 2 bacaan kat sini. Tapi bacaan ni datang daripada Rasulullah lah. Maksudnya mutawatir sampai kepada Rasulullah. Quran kita ni, qiraat kita Hafs an Asim ni ada alif. Maliki yaumiddin. Itu bahasa Arab tu kalau ada alif maksud dia pemilik. Okey, kan kita terjemah raja. Raja datang daripada mana? Kalau baca dia Maliki yaumiddin, ada qiraat baca Maliki yaumiddin, dia tak ada alif. Dia laju sikit Malik. Yang itulah kita terjemah raja. Okey, dapat settle tak apa tuan-tuan. Sebab tu kita kata kita usahakan buat nota ni sebab banyak benda yang kita nak share.
Kalau tuan-tuan nak tulis satu persatu pun saya yakin tak sempat. Tak sempat. Pukul 12 pun tak sempat. Jadi kita dah tolong buat nota tu. Tuan-tuan just tengok je kat nota tu. Tengok benda-benda yang nak kena tanda, tambahan sikit-sikit je. Dia lebih pada nota tu lah. Letih sikit nak buat. Kita tu lah. Sama-sama belajar insyaAllah. Okay, jadi kalimah Maliki Yaumiddin. Jadi kita boleh gabungkan dua makna ni. Jadi Allah ni dialah raja. Dialah pemilik hari pembalasan. Yaumiddin tu hari pembalasan lah. Okey, jadi satu lagi, kiamat ni, Yaumiddin tu salah satu nama kiamat lah. Bila sebut hari pembalasan tu, jangan kita nampak pembalasan dia yang fokus. Dia salah satu nama hari kiamat, Malik Yaumiddin. Dan hari kiamat begitu banyak nama dia, tuan-tuan. Betul lah? Hari kiamat begitu banyak nama dia. Tuan-tuan ingat, pegang kaedah ni. Setiap nama hari kiamat ada makna dia. Setiap nama hari kiamat ada maknanya. Kadang Maliki, kalau yang ada alif tu, maksud dia pemilik lah, pemilik. Saya tulis kat nota tu. Yang memiliki, menguasai. Sebab tu saya terjemah. Nanti kita baca sama-sama. Saya nak bagi dulu kaedah yang Yaumiddin dulu. Nanti kita gabungkan semua makna tu. Supaya kita lebih merasai. Tuan-tuan nampak tak? Ayat keempat ni masuk cerita tentang hari akhirat dah. Sebab tu surah Al-Fatihah ni dia sentuh semua. Tentang sifat Allah, tentang keperluan sembah Allah, tentang hari akhirat dia sentuh. Sebab tu Quran ni dia tak lari. Tuan-tuan akan tengok 30 juzuk ni cerita tentang akhirat berulang selalu. Percaya hari kiamat. Nanti kita, kalau tuan-tuan sentiasa tadabbur Quran, insya-Allah dia ada point di dalam Al-Fatihah ni. Okey. Tadi kaedah yang saya bagi tu, ulama sebut setiap nama kiamat mewakili makna masing-masing. Okey, saya kongsi sikit. Kan kita panggil hari kiamat ni Yaumul Akhirah. Kenapa nama dia Yaumul Akhirah? Sebab dia destinasi terakhir. Tak ada perjalanan dah selepas tu. Sebab tu nama dia Yaumul Akhirah, hari akhirat, akhir. Okey, satu lagi yang famous kita sebut. Yaumul Qiyamah. Siapa tahu kenapa nama dia kiamat? Kiamat, orang Melayu terjemah kiamat kan. Bahasa Arab dia qiyamah. Qiyam. Daripada qiyam. Qama yaqumu qiyam. Letak ta marbutah jadi qiyamah. Kerana apa makna dia? Hari itu hari semua manusia berdiri. Qiyam kan berdiri. Hari itu adalah hari semua manusia berdiri. Tak ada yang berani duduk, tuan-tuan. Di padang mahsyar ni tak ada yang berani duduk. Semua berdiri menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu nama hari kiamat adalah Yaumuddin tu. Jadi apa makna Yaumuddin ni? Hari pembalasan. Maksud hari pembalasan ni, setiap perbuatan kita kat dunia ni Allah akan balas. Tuan-tuan, siapa yang tak tenang, tuan-tuan, bila dia baca ayat ni dengan faham makna, kan dia baru balik kerja, kena fitnah dekat tempat kerja, kan dah buat yang sebaiknya, kan kata kita tak bagus, orang kawan-kawan fitnah datang lewat, kerja lebih masa, gaji rendah dan sebagainya. Dunia ni tak adil, tuan-tuan. Tapi setiap kezaliman yang orang buat pada kita ni, bila kita balik rumah kita solat Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan tu. Allah tak pernah tidur. Kan Allah akan membalas setiap kejahatan yang orang buat. Dunia ni mungkin tak adil, tapi di akhirat aku akan dapat. Itu beza dia, tuan-tuan, bila kita baca, masya-Allah. Maliki Yaumiddin. Okey. Saya nak detailkan sikit ni. Saya ada tulis kat nota ni. Okay, saya baca sikit. Kalau terjemahan pertama, Malik. Malik tu dia jadi pemilik kan. Yang ada alif tu. Ni yang Quran kita lah ni. Yang ada alif ni. Malik. Okay. Maka terjemahan yang pertama ialah Allah mengatur semuanya pada hari pembalasan. Bila dia pemilik, dia akan mengaturkan semuanya pada hari pembalasan. Kita akan tenang baca ayat ni. Kita akan buat persiapan. Banyaklah tadabburnya bila kita baca ayat ni. Bila Allah pemilik hari pembalasan ni, aku kena hati-hati duduk kat dunia ni. Aku tak berani nak buat zalim. Dan orang yang buat zalim tu, dia pasti akan dihukum. Kalau terjemahan yang kedua, Maliki Yaumiddin tu, raja hari pembalasan, kerana pada hari tersebut, tidak ada satu raja dunia pun yang berani sombong dan angkuh. Tak ada satu raja dunia pun yang berani sombong dan angkuh. Sebab apa? Sebab nanti dekat akhirat nanti Allah challenge. Allah tanyalah. Allah kata, Anal Malik. Dalam hadis Qudsi ni. Anal Malik. Aku ni adalah raja. Ainal mulukul ard. Ainal mulukul ard. Mana raja dunia, mana raja-raja dunia dahulu.
Sudah semestinya lah tak ada berani yang untuk sombong dan angkuh di hadapan Tuhan semesta alam ni. Allahu Akbar. Ni mengingatkan kita ayat ni tentang hari kiamat lah. Hari pembalasan, iaitu salah satu nama hari kiamat. Okay, saya dah tulis yang ni. Dah syarah dah. Kita tadabbur dalam petak tu boleh baca sendirilah insyaAllah. Ini apa yang kita sampaikan dah. Okay, ayat yang kelima. Masya Allah. Boleh lagi ni ya. Kita nak sambung esok ni tuan-tuan ni. Kena habiskan juga ni. Sikit lagi insyaAllah. 2 jam. Baik. Boleh lagi ni Masya Allah. Tak ada keluar lagi ni. 210. Okey, ayat yang kelima. Saya lajukan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak tak? Bila kita tahu dah Allah pemilik, Allah lah Raja hari pembalasan, Allah yang mengatur sekalian alam ni, Allah ajar kita kata ni ayat pengakuan kita ni di hadapan Allah ni. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Masya Allah. Lepas tu kat sini ada bahasa Arab dia. Kalau kita faham bahasa Arab kat sini pun menarik dah sedang menonton sekalian. Dia memberi makna had kat sini. Okay, ayat ini adalah satu bentuk pengakuan, ikrar kita dalam peribadahan dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bahkan kita bukan saja buat pengakuan ni, sedang menonton peserta sekalian kan. Kita bukan sekadar buat pengakuan, tapi kita menghadkan pula pengakuan tu. Seolah-olahnya kita macam khusus. Okey, tuan-tuan tengok saya ada tulis kat sini tapi saya mudahkan penerangan dia. Ayat basic bahasa Arab, kalau ayat bahasa Arab ni na'buduka, betul lah, kami sembah kepada kamu ya Allah. Betul, ayat tu bahasa Arab betul. Dia kira objek tu di belakang. Kan kita belajarkan fi'il, fa'il, maf'ulun bih, objek mesti di belakang, ayat basic. Tapi Al-Fatihah ni dan dalam banyak ayat Quran Allah letak objek kat depan. Bukan saja-saja. Dia memberi makna pengkhususan. Okey, saya buat contoh mudah. Kalau saya buat ayat begini, saya sembah Allah. Ayat tu tak khusus lagi, tak menhadkan lagi. Ni ayat-ayat kufur ni, tapi saya buat contoh untuk mudah faham. Saya sembah Allah dan yang lain juga dan yang lain juga. Sebab dia tak memberi makna had lagi. Wal'iyadzubillah. Tapi Allah ajarkan kita surah Al-Fatihah ni buat pengakuan dengan memberi makna had. Sebab tu Melayu kita cantik. Tengok kita terjemah macam mana. Hanya kepada Engkau. Iyaka tu duduk depan. Ka tu bila dia duduk depan kena tambah. Iyaka. Hanya kepada Engkau kami sembah. Memberi makna had. Tak ada orang lain dah kami sembah. Faham tak? Clear tak tuan-tuan? Contoh tu. Sebab tu saya masa kat TikTok ni saya buat contoh begini menarik. Ni luar sikit lah. Tuan-tuan tengok suami tuan-tuan bagi tahu ayat macam mana. Kan suami bagi tahu, saya cinta awak. Saya cinta awak. Betul ayat tu, saya sayang awak. Tapi awak tu objek kat belakang. Ikut tata bahasa betul. Tapi dia tak memberi makna had. Saya sayang awak. Saya sayang orang lain juga. Saya sayang orang lain juga. Nampak tak? Sebab dia tak memberi makna had lagi. Tapi kalau suami tuan-tuan bagi tahu, hanya kepada awak lah saya sayang. Dia tak sayang orang lain lah tu. Awak seorang aja. Jadi kena tanya semula suami-suami sekalian nanti ya. Masya Allah. Bergurau lah sikit-sikit. Tapi faham tak apa yang kita nak sampaikan tu? Macam mana Allah ajarkan kita, dia bukan sekadar kita buat pengakuan, tapi dengan penuh beri pengkhususan makna. Jadi dari sudut tadabbur ayat ni, bukan saja sembah, meminta tu juga tu. Hanya kepada Allah lah kami meminta. Jadi persoalan ni Ustaz, takkanlah tak boleh minta tolong kawan? Boleh. Boleh tanya Ustaz. Okey. Ustaz, pasal menyembah pada Allah tak bolehlah ada perantara. Jadi minta maaf ya Ustaz. Macam contoh di Mesir tu kan, orang apa tu macam bertawassul tu. Boleh kata Ustaz? Yang tu jadi perbincangan panjang pula kalau kita jawab tentang tawassul ni. Ya Ustaz. Tak Tapi, boleh itulah sebab kita dia khilaf sikit. Okey, tak apa. Okey, Maya. Saya faham soalan tu, masya-Allah. Okey Ustaz. Saya nak jawab umum je lah. Saya jawab umum tapi sebab kita sesuai untuk orang awam ni kan. Dia tawassul ni ada yang khilaf, ada yang sepakat para ahli ilmu. Maksudnya memang syarak suruh kita buat. Tawassul ni, tuan-tuan jangan allergic dengan kalimah tawassul. Tak boleh. Memang ada yang syarak suruh kita buat tawassul. Antaranya tawassul dengan nama Allah. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, urzuqni, berilah rezeki kepada aku. Syarak suruh buat yang ni.
Itu yang pertama. Yang kedua, cara suruh kita tawassul dengan apa? Amal soleh. Biasa. Tuan-tuan, sebab penting tawassul ni, mudah mustajab doa. Okay, tuan-tuan ada buat amal soleh kan? Sedekah ke, solat ke, tuan-tuan pun tawassul. Ya Allah, jika benar. Ya Allah, yang jika benar. dikubur. Ya. Nanti kita sampai ya. Nanti kita sampai dulu. Okey. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh ni tuan-tuan. Tawassul ni kita jadikan perantaraan untuk mudah Allah mustajabkan. Kita minta pada Allah, tapi ada perantaraan nak minta dekat Allah. Jadi yang memang ulama sepakat 3 dulu. Kita bincang yang ni dulu. Okay, yang pertama dengan nama Allah tadi, yang kedua dengan amal soleh. Sebagaimana ada 3 yang masuk gua tu kan. Famous hadis tu. Tapi cara dia macam mana? Ya Allah, jika solat aku ni ikhlas, jika aku sedekah banyak ni ikhlas, kau kabulkanlah doa aku ni sekalian-sekalian. Jadi tawassul lah tu. Kita adakan perantaraan tu supaya Allah mudahkan mustajab. Ni 3 ni ulama sepakat. Yang ketiga apa? Yang ketiga doa minta dengan orang saleh yang masih hidup. Perantaraan, ada perantaraan, nampak tak? Perantaraan dia kita cari orang saleh yang masih hidup, doa untuk kita. Mustajab doa tu insya-Allah. Okey, itu 3. Yang persoalan puan kita ni yang jadi khilaf sikit ulama ni. Ulama khilaf. Kalau kita minta orang saleh tapi yang telah mati. Kalau orang saleh yang masih hidup boleh. Tapi kalau yang mati ni ulama khilaf. Cuma poin saja ni, ulama yang tak membenarkan, ulama yang tak berbenarkan, dia bimbang kita minta dengan orang mati terus. Dia tak minta pada Allah, dia pergi minta pada orang mati terus. Yang ni tak boleh lah. Sebab dia minta pada orang mati tu, kalau yang ulama khilaf tu, ulama yang khilaf, dia guna orang mati tu sebagai perantaraan saja. Wahai, contohlah orang soleh sekalian-sekalian yang telah mati, dengan asbab dia ya Allah, nampak ya Allah lagi. Dengan asbabnya ya Allah, kau mudahkanlah aku sekalian-sekalian. Kau kabulkanlah sekalian-sekalian. Nampak tak? Minta pada Allah. Yang ni ulama khilaf lagi tuan-tuan. Adapun ulama yang sampai tak membenarkan yang khilaf ni sebab dia bimbang orang tak minta pada Allah dah, dia minta pada hamba Allah yang mati dalam kubur tu. Yang tu tak boleh. Okey. Yang ni ialah sebab tu tuan-tuan. Okey, saya sebenarnya memang kita nak kena jimat masa yang ni. Bukan apa, sebab kalau kita jawab ni memang dia jadi panjang. Satu lagi, sebab itulah saya nak menarik soalan ni. Terima kasih yang tanya. Tuan-tuan akan nampak surah Al-Fatihah ni bila mana diberi nama Ummul Quran, Ummul Kitab, ibu kepada kitab. Kerana setiap perbahasan ni dia tak lari daripada Al-Fatihah. Dia mesti ada asas daripada Al-Fatihah. Tentang sembah ni, ni iyyaka na'bud. Tentang minta pertolongan, iyyaka nasta'in. Tapi pada pertemuan yang akan datang lah, kalau kita ada kesempatan dekat live TikTok ke, kalau kita boleh jawab dengan lebih detail lah. Sebab saya bimbang ni tak sempat habis ni. Ini fokus utama kita. Boleh ha? Next perbahasan lah. Okey. Maafkan puan yang bertanya. Okey. Kita kat mana? Iyyaka nasta'in. Okey. Kita ambil sikit makna ibadah yang saya tulis ni adalah sebuah kata yang mencakupi apa saja yang dicintai oleh Allah, yang diredha oleh Allah dan diredainya, berupa perbuatan maupun perkataan, baik yang zahir maupun yang batin. Itulah dinamakan ibadat. Makna memohon pertolongan pula adalah bersandar kepada Allah dalam mendapatkan bantuan untuk maslahat dan menolak kemudaratan, diiringi dengan keyakinan yang kuat kepadanya dalam mewujudkan semua itu. Jadi isu dia, bila kita minta pertolongan dengan makhluk, dia boleh macam kita minta tolong kawan kita, tapi yakin kena ada dalam jantung hati kita yang beri tu, yang kabulkan tu kawan kita ni asbab saja, yang beri manfaat, yang beri mudarat milik Allah. Kena ada yang tu. Kawan aku bantu, kita minta bantuan dia, dia bantu, asbab Allah gerakkan hati dia nak bantu. Mesti ada point. Dia isu-isu yang samalah macam minum ubat tu semua, mesti yakin bukan obat yang beri manfaat, bukan obat yang beri mudarat, tapi Allah. Ubat tu asbab saja. Itu point dia. Itu yang kita sedang tadabbur, kita berjuang. Bila ada masalah ni, kita nak nampak Allah dulu. Macam mana tu? Sebab tu bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia membantu kita. Dia beri ketenangan kepada kita dan sebagainya lah. Ni saya buat banyak tadabbur sebabnya memang persoalan puan tadi memang berkaitan, tengok panjang tadabbur tu. Saya buat dalam kotak 1, 2, 3, 4, 5. Tak sempat tuan-tuan, tetap kena baca sendiri boleh insya-Allah ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Adakah benda-benda yang penting saya sebut ni? Boleh saya skip dulu yang ni, boleh tuan-tuan? Tuan-tuan baca sendiri insya-Allah. Tadabbur ni berdasarkan perbincangan kita ni lah, bila kita dah faham dah,
Ni saya buat tadabbur ni pun apa-apa yang saya ambil daripada tafsiran para ahli ilmu lah. Allah, banyak yang ni. Ini paling panjang sekali. Okey, tak apa, kita teruslah pergi pada ayat yang ke-6. Okey, sekejap. Adalah bahagian dari ibadat. Okey, sebab saya kalau masuk ni jadi panjang. Okey, kita masuk pada ayat yang seterusnya ni, ayat yang ke-6. Tengok tuan-tuan, Allah tak tinggal kita. Bila dia kata kan, kita buat pengakuan ni hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, Allah tak tinggal kita. Pertolongan apa yang paling penting sekali adalah ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, ni doa yang paling penting. Sebab tu tuan-tuan, tanpa kita perasan, memang doa ni lah yang paling banyak dalam kehidupan kita baca. Kan, satu kali minimum kita baca 17 kali kan. Jadi seolah-olah inilah paling banyak. Cuma dari sudut tadabburnya, kita tak perasan yang kita sedang berdoa. Kita tak menyerahkan jantung hati kita yang kita sedang meminta dengan Allah Ta'ala. Jadi bila tadabbur ni, inilah benda-benda yang kita kena perhatikan. Cuma sebab apa saya kata kita tak perasan yang kita doa? Ya Ustaz, kami tahu je doa tu, tapi kami tak tahu kami minta apa. Ihdinas siratal mustaqim ni, okay, kalau terjemahan, kami minta jalan yang lurus lah Ustaz. Kami minta jalan yang lurus lah Ustaz. Jalan yang lurus tu jalan apa? Itu kita sedang memahami makna, sekaligus kita nak tadabbur, nak praktikal nanti. Okey, kalimah ihdina dulu tuan-tuan. Kalimah ihdina tu, kat sinilah Ibn Kathir sebut. Ni saya ingat saya ambil dalam tafsiran Ibn Kathir rahimahullah. Ihdina ni kita minta petunjuk. Ihdina kat situ ni kita minta petunjuk. Petunjuk ni dia bahagi pada dua. Ni antara, alhamdulillah lah, antara video saya dekat TikTok ni antara yang viral, 20k yang tengok. Alhamdulillah, saya suka sangat. Saya bagi penerangan doa apa yang kita minta dekat Allah ni, ihdinas siratal mustaqim ni, setiap hari ni kita minta petunjuk, kita minta hidayah. Ihdina tu minta hidayah. Persoalan dia, hidayah apa? Ibn Katsir kata dua makna dia. Hidayah irsyad dan juga hidayah taufik. Nanti tuan-tuan boleh baca sendiri, saya terang secara ringkas dulu. Hidayah irsyad ni kita pohon ke Allah ni supaya hidayah tunjuk jalan tu. Maksudnya kita tahu jalan yang lurus ni jalan agama lah. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok siratal mustaqim tu, ulama bincang apa maksud siratal mustaqim. Ada kata maksud dia, saya buat point dia kat bawah tu selepas mana tadabbur tu. Ada kata maksudnya jalan kitab Allah lah, jalan Al-Quran. Ada kata jalan sunnah, ada kata jalan agama Islam. Ada kata saya nak hidayah ni jalan setiap perkara yang baik. Ulama bincang. Tapi semua tu tak beza pun tuan-tuan, dia sama je semua tu. Yang penting jalan yang lurus tu, jalan yang diredai Allah kan. Okey. Saya nak jelaskan sikit tuan-tuan, tengok Kita minta petunjuk ni, Ibn Katsir kata maksud petunjuk tu dua. Yang pertama irsyad. Irsyad ni maksudnya kita nak bimbingan jalan tu. Paling kurang kita nak berada jalan yang lurus, kita kena kenal jalan tu, betul tak? Kita nak kenal jalan tu, kita perlu hidayah Allah. Sebab tu tuan-tuan, macam tuan-tuan dapat masuk dalam kelas kan, dapat dengar kuliah, semua tu sebab hidayah Allah. Contoh-contoh. Okey, sabar, saya habiskan dulu, nanti saya buat contoh baru lebih nampak lagi. Okey, hidayah, maksud hidayah yang kita minta ihdina ni, yang kedua dia panggil hidayatut taufiq. Taufik ni maksud hidayah nak laksana apa yang kita tahu tu. Dapat tak tuan-tuan? Taufik ni nak dapat hidayah, sebab tu kita minta 24 jam. Sebab tu ahli ilmu kata setiap saat kita perlu hidayah. Sebenarnya bukan 5 kali sehari. Setiap saat kita perlu hidayah. Sebab tu ada orang komplain, kenapa awak minta hidayah tiap-tiap hari? Awak kan Islam dah. Awak tak yakin ke awak jalan yang lurus? Sebab saya ni bila awak solat tu awak minta jalan yang lurus. Awak tak yakin ke awak jalan yang lurus? Dia tak faham hidayah apa yang kita minta tu. Jadi kita minta ni tuan-tuan tengok, saya buat contoh mudah. Okey, ramai tak orang tahu arak tu haram. Zina tu haram. Ramai tak orang tahu. Bila dia tahu, dia telah dapat hidayah apa? Hidayah irsyad. Maksudnya Nabi dah datang, Nabi buat petunjuk jalan, ni haram, kamu kena tinggal, ni halal, kamu kena buat. Paling kurang ilmu dia ada. Sebab apa? Sebab ada di luar sana, ada orang yang tak ada ilmu ni. Dia tak tahu arak tu haram. Dia tak tahu sekalian-sekalian ni agama larang. Dia tak dapat lagi hidayah tu irsyad tu. Jadi nampak tak tuan-tuan, kita alhamdulillah dapat dah hidayah irsyad. Sebab kita tahu tinggal solat haram, arak haram, zina haram, kita tahu. Tapi kita perlukan satu hidayah lagi untuk kita laksanakan perkara tu. Supaya okey, aku tahu solat ni wajib, aku kena laksana solat, itu hidayah taufik.
Jadi tuan-tuan tengok anak-anak kita kan tuan-tuan. Kadang dia tahu je rokok haram. Isap lagi rokok. Dia tahu solat tinggal dia ada ilmu lah, maksudnya irsyad tu dia ada ilmu. Oh, solat ni wajib, tapi dia tak solat juga sebab apa? Tak ada hidayah irsyad tadi. Maafkan, tak ada hidayah taufik. Maksudnya hidayah untuk melaksanakan apa aku tahu tu. Jadi hari-hari kita minta dekat Allah ni lah tuan-tuan, sebab kita manusia yang lemah. Terutama mungkinlah kalau para asatizah dia belajar lebih lagi. Dia lebih kena muhasabah. Dia belajar lebih, banyak benda dia tahu. Tapi banyak benda yang dia tak buat. Jadi dia solat selalu minta dekat Allah, aku bukan sekadar nak tahu, tapi aku nak laksanakan apa yang aku tahu tu. Aku nak laksanakan tuntutan tu. Ni jadi saya buat sikit kata tadabbur kat sini. Doa meminta hidayah ini sangat penting kerana kita meminta kepada Allah yang menciptakan kita ini supaya membimbing kita kepada kebaikan dan mendorong kita untuk melaksanakannya. Bukan sekadar tahu kebaikan, tetapi juga mampu melaksanakan dia sekali. Okey, jadi sampailah saya tutup ayat ni. Tuan-tuan boleh tengok nota muka surat 25 ni. Sampai 25 dah kita ni. Ada 5 page lagi, boleh Maafkan saya. Okey, makna ayat ini yang kita duk minta ihdinas siratal mustaqim ni, makna dia, ada 3 poin ni. Yang inilah tuan-tuan hadirkan dalam pembacaan tuan-tuan, boleh tuan-tuan tengok yang pertama ni. Jika kami belum berada di atas jalan yang lurus, maka tunjukilah kami. Ulama mudahkan kita ni, tadabbur ni. Biar faham makna. Kita dah bincang satu persatu tadi. Paling kurang kalau tak ingat satu persatu tadi, ingat makna ayat ni secara umum. Kita sedang minta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ni. Jika kami belum berada di jalan yang lurus, maka tunjukilah kami jalan yang lurus tu. Jika kami telah ada di jalan yang lurus, maka teguhkanlah kami di jalan ini, istiqamah. Jika sudah istiqamah, maka bukakanlah jalan-jalan kebaikan yang lain pula, ya Allah. Paling kurang kita cuba tadabbur, kita cuba pastikan bila kita baca nanti, inilah yang terlintas dalam fikiran kita. Bermakna rugi saya yang umur pun 30-an, kan, selama ni baca, solat selalu dah baca, tapi tak faham pun makna ni. Allahu Akbar. Yang inilah yang kita kena nak hadirkan ni dalam setiap solat kita, setiap pembacaan kita. Kan nak minta mesti kena minta benda yang kita faham. Adakah orang minta tiba-tiba jumpa bos, tulis satu surat, bos tanya surat apa ni? Saya pun tak tahu saya tulis apa. Allahu Akbar. Lemah kita kan tuan-tuan. Nak kata selama ni ialah sebab tu ulama sentiasa bantu kita. Paling kurang dapat terjemahan tu pun dah rasa dah sikit. Tapi bila masuk tafsiran lebih mendalam, lebih rasa. Setuju ke tak tuan-tuan? Ni saya nak tanya sikit ni. Nak tanya feedback sikit ni. Dah 1 jam lebih bercakap ni, kena tanya feedback. Kalau tuan-tuan jawab tak, kita kena berhenti teruslah. Setuju. Setuju kan? Masya Allah. Bila faham baru dapat sama-sama tadabbur. Setuju Ustaz. Alhamdulillah. Kalau setuju tu maksudnya boleh sambung sikit lagi tak? 2 ayat lagi boleh Boleh habiskan. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Ini ayat yang ke-5, doa ihdinas siratal mustaqim. Maafkan, ni ayat yang ke-6, 5 ke 6, betul lah, maafkan, 6. Okey, alhamdulillah, satu lagi ayat. Okey. Tadabbur ni saya harap sangat tuan-tuan boleh baca sikit nota tu. Kalau tak rugi saya buat. Letih-letih saya tulis kat tuan-tuan ni. Sebab saya tak sempat nak cover semua ni. Mukaddimah tadi saya skip dah tu. Tuan-tuan kena baca juga mukaddimah tu. Okey, ayat yang ke-7. InsyaAllah, Masya Allah. Dengan izin Allah. Baca tadi sebelum Ustaz pencerahan tu kurang keliru sikit. Sekarang ni boleh jelas. Alhamdulillah. Maksudnya baca nota awal dah tadi. Baca nota awal. Masya Allah. Itu teknik dia tu. Memang baca tu masa tu tak faham lagi. Dia perlu pada penerangan. Sebab nota ni kalau ikutkan saja nak buat nota point je, sebab nama pun nota, dia perlu pada pendek lagi. Tapi saya rasa kalau pendek sangat macam tak boleh. Jadi kena tarik panjang juga. Tapi yelah, walaupun dah panjang pun tak berapa faham juga, dia perlu pada penerangan. Saya pun sama. Bila baca tafsiran para ahli ilmu, sekali tak faham lagi. Dia nak cerita apa ni? Kena rujuk tafsir lain pula. Oh, dia membantu pencerahan tu. Tak apalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat 50% saja malam ni, dapat 40% pun alhamdulillah dah. Lepas ni bila masuk kelas ustaz lain pula, dengar dekat lain pula, dia akan bertambah pemahaman tu insya-Allah. Okey. Kalau semuanya kali pertama tuan-tuan dengar malam ni, memang tak boleh 1%. Percayalah, mungkin 30% saja dapat faham, 40%. Paling kurang ada pendedahan lah. Okey, ayat ke-7, Allah jelaskan lagi. Jalan yang lurus tu jalan siapa?
Yang ni sebenarnya kita nak kena ada juga dalam kepala kita ni. Bila kita minta jalan yang lurus ni, jalan siapa yang lurus ni? Adalah jalan siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Tuan-tuan kena tanyalah dari sudut tadabbur, dah Ustaz, siapa pula yang dapat nikmat ni? Allah jawab dalam surah An-Nisa. Allah jawab dalam ayat yang lain, orang yang dapat nikmat ni adalah 4 golongan. Saya ringkaskan saja. Tuan-tuan boleh cek nota semula, saya datangkan ayat tu, surah An-Nisa tu. Maknanya dalam doa kita ni, jalan yang lurus, jalan orang yang dapat hidayah ni, jalan agama, jalan yang lurus, jalan Al-Quran, As-Sunnah ni adalah jalan 4 golongan ni. Secara automatik sebenarnya kita solat tu kita minta jalan 4 golongan ni. Siapa 4 golongan ni? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Iaitu golongan para nabi yang pertama. Kita nak berada di jalan golongan para nabi ni. Sudah tentulah itu jalan golongan yang dapat petunjuk para nabi. Yang kedua, kita nak berada pada jalan orang yang siddiqin. Orang yang benar, tuan-tuan. Ni perkara yang besar, tuan-tuan. Payah nak jadi orang yang benar ni. Terutama bila bertembung dengan keperluan hawa nafsu, dengan menyatakan kebenaran. Sebab tu Allah letak tinggi pada syuhada lagi. Ahli ilmu kata ini antara tingkatan. Lepas Nabi, tingkatan yang kedua siddiqin, yang ketiga barulah mati syahid. Siddiqin ni tinggi pada mati syahid lagi. Allahu Akbar. Maksudnya orang yang dalam kehidupan dia berkata benar, bercakap benar, kelakuan dia benar. Dan yang ketiga, jalan para syuhada. Kita nak berada di jalan golongan orang yang mati syahid ni. Dan yang keempat, kita nak berada di jalan para salihin. Kalau boleh tuan-tuan, yang keempat tu kena tanam betul-betul. Nak jadi para nabi memang tak boleh dah. Paling kurang kita nak berada di jalan dia, petunjuk dia. Para siddiqin, orang yang berkata benar ni, mudah-mudahan kita usaha tuan-tuan. Tapi payah. Para syuhada mati syahid, lagilah kita penakut kan. Paling kurang yang keempat tu, kita nak berada di jalan para salihin. Bukan nak jadi di jalan para salihin saja. Aku nak jadi orang yang soleh juga. Paling kurang itu kita kena tanam. Setiap kali doa dalam solat ni, lahirkan benda ni tuan-tuan. Apa-apa yang kita bincang ni. Nanti baca semula nota. Ustaz, saya selalu kalau solat, bila sebut ni, an'amta alaihim ni, saya minta kalau saya meninggal, saya berada dalam gulungan salah satu lah. Tapi para nabi, para anbiya tu memang tak dapat lah. Ya. Niat kan? Tapi tak tahu boleh, Masya Allah. tu. Boleh kan? Boleh. Maksudnya kita nak berada di jalan mereka. Kita bukan nak jadi Nabi, memang tak boleh jadi Nabi. Tapi nak lalui jalan para Nabi ni. Maksudnya ikut petunjuk Allah, taat kepada Allah. Itu point dia. Jalan-jalan yang Allah bagi nikmat, dia ni lah yang dapat nikmat ni. Maksudnya Allah redha dia, perbuatan dia, kelakuan dia. Tapi yang keempat tu bukan nak berada di jalan para saleh saja. Kalau boleh, aku nak jadi orang saleh juga. Tanam dalam diri. Sebab ni tingkatan yang keempat lah. Allahu Akbar. Dan nak jadi saleh ni pun bukan mudah lah. Nak jadi saleh, kita dah bincang panjang. Macam mana Imam Nawawi datangkan hadis-hadis Riyadhus Salihin. Kan ada kitab Riyadhus Salihin ni kan. Famous kitab ni. Setiap masjid ada pengajian ni. Tujuan Imam Nawawi nak suruh kita jadi saleh lah tu. Menandakan nak jadi saleh ni dengan ilmu. Bukan dengan mulut. Ustaz, saya saleh dah Ustaz. Tak. Imam Nawawi datangkan hampir 2,000 hadis. Supaya kita belajar jadi orang yang saleh. Laksanakan tuntutan Allah, hak dengan Allah, hak dengan manusia. Banyak hadis-hadis yang Imam Nawawi datangkan. Tapi paling kurang kita bermula dengan niat, kan, dengan kelakuan kita yang baik dan sebagainya lah. Kan berada dalam majlis ilmu ni pun usaha kita jadi orang yang saleh juga. Amin ya rabbal alamin. Termasuk dalam doa kita ketika membaca surah ini ialah kita ingin berada mengikuti jalan orang-orang yang hebat. Maksudnya kita minta doa dalam Fatihah ni bukan doa-doa kaleng-kaleng ni, bukan doa yang remeh ni. Kita minta yang tinggi terus. Sebab tu diajar, ulama ajar kita. Kalau nak minta ke Allah, minta yang tinggi terus. Kan Nabi pun ajar kan. Kalau nak minta syurga, minta Firdaus terus. Firdaus ni kan a'la darajat kan. Maksudnya minta syurga sebab tu. Allahumma inna nas'alukal jannah. Betul. Kadang-kadang ubah sekali doa tu. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausal a'la. Kan Nabi ajar dalam hadis. Is'alu. Kalau kamu mintalah Firdaus yang tertinggi. Okey, penutupnya, bila kita minta jalan yang diberkati ni, jalan yang kita kata orang-orang yang dapat nikmat ni, kita nak minta jauh daripada sebaliknya pula. Jauh daripada jalan sebaiknya pula. Yang tak dapat nikmat lah. Siapa jalan yang tak dapat nikmat tu? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang kau mukai. Jadi orang yang tak dapat nikmat ni adalah orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang sesat. Waladdallin, amin.
Jadi kebanyakan tafsiran ahli ilmu kata orang yang dimurkai ini adalah golongan Yahudi. Golongan Yahudi dan semisalnya, seumpamanya. Okay, kenapa ulama keluarkan poin? Kenapa orang Yahudi ni Allah murkai dia? Kita nak ambil poin ni lah supaya kita tak jadi macam Yahudi. Kita nasab kita, mungkinlah kita bukan orang Yahudi tapi takut perangai kita macam Yahudi ni. Apa dia yang menyebabkan Allah murkai ni? Allah, tengok saya tulis kat nota tu. Kenapa dia dimurkai? Kerana mengetahui kebenaran namun meninggalkan kebenaran tersebut. Orang Yahudi dia tahu dia benar, dia pun sembah Allah. Ya, orang Yahudi ni dia solat, tapi bila turunnya Yahudi tu dia kononnya berpegang dengan Taurah Nabi Musa kan. Bila Nabi Isa dapat Injil, dia sepatutnya jadi Kristian, dia maksudnya jadi Nasara lah. Sepatutnya Yahudi dia kena jadi Nasara lah sebab turun Nabi baru, bawa kitab baru dah. Tapi dia enggan. Tuan-tuan tahu dia kata apa kat Nabi Isa, orang Yahudi ni? Wal'iyadhu billah. Dia sebab apa? Antaranya dia macam dia malu dengan Nabi Isa ni. Nabi Isa ni tak ada ayah. Kan Nabi Isa ni anak Maryam kan. Isa ni anak kepada Maryam. Jadi sebab orang Yahudi ni dia menunggukan sosok toboh. Sebab orang Yahudi ni kan dia antara banyak dah daripada awal dapat Nabi yang banyak. Lepas tu dia tunggu sosok toboh macam Nabi Musa. Nabi Musa kan yang gagah perkasa, berjihad dan sebagainya. Jadi tiba-tiba Allah hantarkan Nabi Isa. Nabi Isa ni perwatakan dia macam dia panggil banyak penyucian jiwa, cakap lembut dan sebagainya, akhlak. Dia macam tak suka Nabi Isa. Lepas tu dia tolak Nabi mentah-mentah. Dia kata dia berpegang dengan Taurah lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, dia tahu kebenaran tu. Dia beriman pada Allah Yahudi semua ni. Bani Israel ni. Sebab dia dapat kitab samawi juga kan. Satu lagi dia kata macam aib lah. Kenapa seorang Nabi tak ada ayah? Jadi dia tuduh pula Maryam tu berzina wal'iyadhu billah. Dahsyat orang Yahudi ni. Dia tahu kebenaran, dia tolak kebenaran tu. Bahkan dia buat fitnah dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab tu orang Yahudi ni yang orang dimurkai oleh Allah. Itu antara poin dia. Jadi kita tak nak jadi sifat Yahudi ni. Bila tahu kebenaran, ikut kebenaran. Jangan kita jadi penyebab kepada orang tolak kebenaran. Okey, walau dhalin dan jalan orang tak dapat nikmat, jalan yang dimurkai dan juga jalan orang yang sesat. Siapa sesat ni? Ahli tafsir banyak kata sesat ni Nasrani lah. Dan semisal dengannya dan seumpama dengannya. Kenapa dia sesat? Dia sesat ni sebab dia tahu, dia meninggalkan kebenaran kerana kebodohan. Ahli ilmu sebut kerana kejahilan. Maksudnya begini lah, poin mudah dia semangat ibadat tanpa ilmu. Orang Nasrani ni. Dia semangat ibadat tanpa ilmu. Dia lunak dengan Islam ni. Tapi dia tak terima Nabi Muhammad. Sepatutnya bila dah Nabi Isa dalam Taurah pun sebut, dalam Injil pun sebut tentang Nabi Muhammad. Dia tahu nampak tanda-tanda Nabi Muhammad tu. Tapi antaranya sebab Nabi daripada bangsa Arab, bukan keturunan dia tolak. Dia semangat beribadah tanpa ilmu. Jadi ni golongan yang sesat. Okey, penutup dia tadabbur. Ketika kita meminta jalan yang lurus, kita juga meminta jalan dijauhkan daripada jalan yang buruk, yakni Yahudi dan Nasrani. Dan akhir sekali tadabbur tu, maka ketika kita membaca surah ini, hendaklah kita memperhatikan semua yang kita bincangkan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan agar doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin tu pun ada makna tuan-tuan. Amin tu makna dia, ya Allah, perkenankanlah doa ni. Sebab Al-Fatihah tu dipenuhi dengan doa. Kan kita puji sampai ayat kelima, 6-7 baru minta doa tu. Jadi kaedah dia nak minta ke Allah, puji dulu. Puji banyak dulu. Macam Sayyidul Istighfar tu. Puji-puji, minta sikit je. Faghfirli, minta satu je. Faghfirli, daripada awal puji Sayyidul Istighfar. Samalah dengan Al-Fatihah. Ni antara salah satu kaedah. Bukan semestinya begini. Tapi salah satu kaedah yang besar sebab Allah mulakan dalam surah Al-Fatihah. Nak minta tu puji panjang dulu. Lepas tu tutup dengan amin. Amin bukan daripada Fatihah. Tapi kebanyakan mushaf memang akan tulis amin. Seingat saya Imam Nawawi kata begini. Baca dalam solat ke, di luar solat ke, sunat sebut amin. Sebab maksud dia, ya Allah, perkenankanlah doa kami ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah berjaya juga kita habis ni, walaupun ada mungkin kebanyak kekurangannya. Saya tak sempat nak cover semua, tapi mudah-mudahan tuan-tuan boleh mungkin boleh tengok semula nota nanti dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan ada perbezaan lah poin saya yang di awal saya sebut tadi. Mudah-mudahan selepas ni ada perbezaan tak? Rasa-rasanya ada perbezaan tak tuan-tuan? Ke dapat mengantuk je Ustaz? Ada Ustaz aja.
InsyaAllah. Masya Allah. Kalau ada, kalau ada ada, Ustaz. InsyaAllah Banyak Ustaz beza ada. Ustaz. Banyak beza. Alhamdulillah. Kalau InsyaAllah. ada, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat ni. Alhamdulillah. Allah tambah lagi nikmat ni, kefahaman ni insya-Allah. Dan Amin, kalau tuan-tuan boleh, amin. amin. Kalau tuan-tuan Alhamdulillah. lepas ni boleh solat pun jadi makin khusyuk, mudah-mudahan ada manfaat juga untuk saya, untuk kita semua yang menyertai ni, kita bantu share, sebarkan. Sebab setiap apa yang kita buat ni ada saham dia. Terutamanya mudah-mudahan kalau tuan-tuan khusyuk, saya mungkin mengajar, solat tak khusyuk pun. Sebab tuan-tuan khusyuk, saya dapat saham juga kerana saya Masya mengajar ni. Allah. Isteri saya mungkin admin dan sebagainya lah yang berkait, dia akan dapat juga saham dia kan. Macam Masya saya ni minta izin isteri juga mengajar ni sebab dia seorang kena jaga anak 3 orang tu. Kecil-kecil lagi. Tapi Alhamdulillah berjaya habiskan juga. Mudah-mudahan Allah rahmati dia juga. Allah bagi dia pahala yang banyak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada siri-siri yang lain. Kalau boleh lepas ni, kalau nak daftar awal sikit, jangan last minute. Tadi pening kepada Kena admin buat tadi. 2.0 ni Ustaz. InsyaAllah, Kena buat insyaAllah. 2.0. Maksudnya Al-Fatihah lagi ke surah lain pula? Al-Fatihah 2.0. Surah lain pun kita tak buat apa. Oh lagi. ya, maksudnya Surah ada lain. orang yang tak sempat Jazakallah join khairan tu. katsira Ustaz. Setiap juz InsyaAllah, Ustaz, insyaAllah. kalau boleh dapat Ustaz. 30 juz. Masya Allah. Saya pun sedang usaha jugalah. Sekarang ni pun memang Allah. rasa minat nak bertulis pula ni. Nak boleh Kena buat buku ulang ke, lagi insyaAllah. Ustaz. Doakan saya. InsyaAllah. Kena Sebab ulang saya lagi fikir perlu Ustaz. juga. Ustaz, Okey. Al-Fatihah. kalau boleh, kalau pukul 9 tu, siapa lambat tinggal dia. Orang Masya masuk Allah. Okey. awal. Kan Ustaz dah Okey, lepas cakap ni 8.40, sebab betul Kak. dah bagi link. Ya. Sebab saya pun masih lagi macam belajar juga dengan Zoom ni pun tadi macam ni lah. Ada yang tak link, tak colour biru dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah lah dapat berjalan dengan baik ni. Kita mula tadi pun 9.10 lah. 10 minit juga lewat. Ataupun boleh Ustaz, mula kalau awal lagi ke. Kalau pagi Ustaz, okey ke? kalau Tapi tadi Ustaz, kalau Ustaz bagi saya host, saya boleh rekod dan load ke YouTube. Dan Ustaz, I bagi pula Ustaz balik ke host. Tadi itulah bila dah tengah jalan baru terfikir. Tapi Ustaz boleh dia upload nanti. Dia akan bagi Okey. cara. Macam mana kalau yang situ saya nak tanya juga pandangan semua ni. Okey ke kalau letak kat YouTube ke ataupun macam mana cara nak dapatkan rakaman tu? Telegram Ustaz. Telegram dia boleh masuk Telegram besar. mudah. Telegram mudah. banyak tak ada. Saya pun tak ada. Tapi Berat Ustaz. Telegram berat sikit. Dia ni 2 jam. Telegram masuk biru. Tak, Ustaz boleh buat ni. Tak apa. Ustaz dah habis kan? Habis. Saya sebenarnya pun memang ada je channel YouTube tu pun Ni ada. dah kena stop recording dah ni sebab ni dah discussion. Oh, ya, okey. Out Terima of kasih topic Puan ingatkan. keluar kan. Ustaz.